Seminggu adalah masa yang lama dalam peperangan. Apa sahaja boleh berlaku. Dan bagi Rusia, 7 hari yang singkat boleh mengubah apa yang pada mulanya kelihatan seperti ekonomi ekspor minyak yang sedang pulih menjadi kekacauan besar akibat serangan jarak jauh Ukraine. Sudah tentu, itulah yang sebenarnya berlaku apabila Rusia terpaksa menanggung 7 hari neraka yang telah merampas segala-galanya. Ukraine telah melakukan dalam masa seminggu apa yang sekatan gagal lakukan selama bertahun-tahun, dan apa yang Rusia boleh lakukan hanyalah mengutip sisa-sisa yang terbakar. Pertama sekali, kami bawa anda ke 31 Mac. Pada ketika itulah, berita tersebar bahawa Ukraine telah melancarkan serangan jauh ke atas pelabuhan penting Rusia di Laut Baltik, Ust-Luga. Serangan itu menyasarkan kompleks minyak besar yang bertanggungjawab memproses 700,000 tong ekspor minyak setiap hari. Selain ekspor lain seperti bijirin, baja dan arang batu, ia merupakan satu tamparan terhadap rangkaian ekspor Laut Baltik yang mengendalikan 40% daripada jualan minyak Rusia. Itu sahaja sudah menjadi berita buruk untuk Putin. Tetapi apa yang kita lihat pada 31 Mac bukanlah sesuatu yang berlaku sekali sahaja. Malah, ia lebih seperti satu aksi meraihkan kemenangan. Ia merupakan kemuncak kepada siri serangan jarak jauh selama seminggu yang menyasarkan Ust-Luga dan pelabuhan utama Rusia di Baltik yang lain, Primorsk. Sebenarnya, serangan pada 31 Mac itu merupakan kali keempat dalam satu minggu yang sama drone Ukraine telah menghentam Ust-Luga. Dan tekanan berterusan itu menghantar mesej yang sangat jelas kepada Putin bahawa infrastruktur minyak yang sebelum ini dianggap selamat kini menjadi sasaran. Bukan sekadar sasaran, malah ia adalah sesuatu yang Ukraine boleh serang bila-bila masa sahaja. Perkara yang sama berlaku kepada Primorsk yang telah sewajarnya menjadi mangsa serangan berulang kali oleh Ukraine dalam minggu penuh penderitaan untuk Rusia yang pasti terasa seperti tiada penghujungnya. Media United 24 memberikan butiran, menyatakan bahawa kempen Ukraine terhadap pelabuhan Laut Baltik Putin bermula pada 23 Mac dengan beberapa serangan yang kelihatan seperti serangan terpencil. Ukraine telah melancarkan serangan drone-nya sekali lagi, nampaknya sebagai tindak balas terhadap keupayaan Rusia untuk mengambil kesempatan daripada kekacauan di Iran ketika ini. Tetapi itu pastinya hanya setakat itu saja. Dan jika benar begitu, itu sudah memadai. Serangan pada 23 Mac telah menyebabkan beberapa letupan di Primorsk bersama dengan kebakaran di tangki bahan api yang merupakan kunci kepada operasi sebuah pelabuhan yang boleh menyimpan 921,000 tan minyak mentah dan 240,000 tan produk petroleum apabila ia beroperasi pada tahap maksimum. Tetapi, apa yang kelihatan seperti serangan terpencil ternyata bukan begitu. Ukraine meneruskan tindakan. Hari demi hari, drone telah menyerang Ust-Luga dan Primorsk dalam satu kempen hebat yang jauh lebih besar dan kuat daripada apa yang Putin boleh jangkakan. Pelabuhan-pelabuhan ini sepatutnya selamat. Itulah sebabnya Rusia menggunakannya. Tetapi drone Ukraine telah bergerak ratusan batu, mengelak pertahanan udara atau langsung tidak menemui sebarang halangan untuk menyebabkan 7 hari kesedihan kepada pemimpin sadis yang mengarahkan pencerobohan ke atas wilayah Ukraine. Selepas minggu neraka itu, Rusia terpaksa berdepan dengan satu hakikat. Segala-galanya sedang terbakar di Ust-Luga dan Primorsk dan hasilnya sudah jelas kelihatan. 3 tangki simpanan bahan api di Ust-Luga telah musnah dalam serangan pada 29 Mac. Tangki-tangki itu mempunyai kapasiti gabungan sebanyak 90,000 tan minyak, semuanya sedang terbakar bersama dengan rangka tangki yang telah musnah yang pernah menyimpannya. Serangan Ukraine pada 25 Mac terhadap pelabuhan yang sama telah memusnahkan 5 tangki simpanan bahan api iaitu sebanyak 150,000 tan bahan api lagi yang terbakar serta mengenai 3 kapal tangki Shadow Fleet yang berlabuh di pelabuhan itu. Kerusakan serupa telah dilihat di Primorsk dan Rusia terpaksa menghentikan sepenuhnya semua pemuatan minyak beberapa kali sepanjang minggu lalu. Sambil mereka memadamkan kebakaran, menilai kerosakan dan berdepan dengan hakikat bahawa kerja-kerja penyelenggaraan selama berminggu-minggu, jika tidak berbulan-bulan, akan diperlukan untuk memulihkan pelabuhan yang musnah supaya kembali hampir kepada kapasiti asalnya. Dan walaupun kerja-kerja pembaikan itu bermula, Rusia tahu bahawa Ukraine boleh sahaja mensasarkan pelabuhan-pelabuhan itu sekali lagi. Tiada apa yang dapat menghalang mereka sepanjang 7 hari neraka itu. Tidak mungkin Rusia dapat melakukan apa-apa terhadap serangan-serangan pada masa hadapan juga. Pelayaran kapal tangki armada bayangan, atau sepatutnya saya katakan ketiadaannya, juga memberi gambaran yang jelas.
Sepanjang minggu antara 23 hingga 31 Mac, hanya 4 kapal tangki yang dimuatkan di Primorsk. Bilangan biasa ialah 10. Ukraine telah mengurangkan jumlah pemuatan kapal tangki sebanyak 60%. Di Ust-Luga, ia lebih tinggi lagi kerana hanya 2 daripada 8 kapal tangki biasa yang telah dimuatkan menunjukkan penurunan sebanyak 80%. Dan sudah tentu, lebih sedikit kapal tangki yang dimuatkan membawa kepada kurang minyak yang dijual. Daripada angka biasa sebanyak 4.1 juta tong yang dieksport setiap hari, jualan minyak Rusia telah merosot kepada hanya 2.3 juta tong. Itu bermakna 1.8 juta tong tidak dijual setiap hari pada masa Rusia sedang cuba mengambil peluang ketika harga minyak melonjak naik selepas operasi Epic Fury. Sudah tentu, kurang tong yang dijual juga bermakna kurang hasil yang dijana oleh industri minyak Rusia. Satu laporan media, United 44 pada 31 Mac mempunyai butirannya. Ia mengatakan bahawa harga purata Urals crude Rusia telah meningkat sebanyak $11.30 mencecah paras tertinggi $73.24 setong akibat perang di Iran. Tetapi walaupun dengan kenaikan mendadak ini, minggu neraka yang Ukraine timpahkan ke atas Rusia dengan serangan udaranya menyebabkan Rusia hanya menjana $1.44 bilion untuk minggu berakhir 29 Mac. Minggu sebelumnya, gergasi minyak Rusia telah memperoleh pendapatan sebanyak $2.45 bilion. Jadi itu lebih $1 bilion hasil minyak yang Kremlin tidak dapat cukai untuk perang. Itulah intipati sebenar. Rusia menyangka mereka telah diberi talian hayat ekonomi dalam peperangan ini kerana gabungan kegagalan Sekatan Barat dan kenaikan harga minyak yang mendadak akan membolehkan mereka menjana berbilion dolar lagi hasil minyak. Tetapi kemudian, keadaan berubah. Ukraine menggunakan drone-nya untuk membedil sasaran berulang kali. Kini, keuntungannya Rusia mahu kaut ketika keadaan memihak kepadanya hangus akibat serangan Ukraine ke Pelabuhan Baltik. Dalam masa 7 hari saja, Ukraine telah berjaya melakukan apa yang Sekatan gagal lakukan selama bertahun-tahun. Dan ia telah meletakkan ekonomi Rusia yang seketika dahulu mempunyai sedikit harapan di landasan pantas menuju kehancuran sepenuhnya. Kita akan kembali kepada isu ekonomi Rusia nanti. Pertama, mari kita fokus kepada kegagalan Sekatan, yang mana boleh dikatakan bahawa tindakan Ukraine selama seminggu mengurangkan ekspor tenaga Rusia adalah satu tindak balas langsung terhadapnya. Adalah tidak adil untuk mendakwa bahawa Sekatan Barat adalah kegagalan sepenuhnya terhadap mesin perang Rusia. Sekatan-sekatan itu memang telah sedikit menjejaskan keupayaan Putin untuk berperang seperti yang dinyatakan oleh pemerhati ekonomi. Antara permulaan pencerobohan Putin dan Ogos 2025 menurut saluran itu, Sekatan Barat telah menyebabkan Rusia kehilangan kira-kira $100 bilion dalam hasil yang tidak lagi boleh digunakan untuk membayar askar atau membina peralatan untuk digunakan di Ukraine. Itu satu hasil yang baik, memang tidak dapat dinafikan. Namun, masalahnya ialah $100 bilion untuk lebih 3 tahun masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan jumlah wang yang masih mampu dijana oleh Rusia daripada penjualan minyak dan gas. Pada tahun 2024 sahaja, pemerhati itu menunjukkan Rusia berjaya menjana $235 bilion daripada ekspor minyak dan gasnya. Ini berlaku walaupun terdapat sekatan dan sebenarnya jumlah ini adalah 0.5% lebih tinggi daripada jumlah yang dijana pada tahun 2023 dan hanya 3.7% kurang daripada pendapatan yang dijana pada tahun 2021, iaitu tahun selepas pandemik COVID-19 melumpuhkan jualan minyak. Ini bukanlah hasil besar-besaran yang Ukraine harapkan daripada sekatan dan akibatnya Putin mendapat jauh lebih banyak wang daripada sepatutnya untuk membiayai pencerobohan beliau ke atas Ukraine. Tambahkan armada bayangan ke dalam campuran ini, yang dipercayai Putin telah membelanjakan lebih daripada $14 bilion untuk membinanya dan ia bertanggungjawab membawa masuk lebih banyak wang minyak dan gas haram ke Rusia, maka anda mendapat satu masalah. Sekatan Barat memang baik di atas kertas. Ia juga memberi kesan. Tetapi ia tidak cukup tegas dan boleh dikatakan bahawa penguatkuasaan sekatan-sekatan itu belum memenuhi hasil yang sepatutnya dicapai. Kemudian,
Operasi Amukan Epik dan Operasi Singa Mengaum dilancarkan. Operasi bersama terhadap Iran itu, walaupun berkesan sebagai satu pertunjukan kuasa tembakan Amerika semata-mata, telah menambah isu sekatan dengan memberi talian hayat kepada Rusia, walaupun talian itu tidak sekuat yang diinginkan oleh Putin. Tetapi sementara kita sedang membincangkan perkara ini, jika inilah jenis pandangan yang anda ingin lihat, jangan lupa untuk melanggan The Military Show. Kami akan menghuraikannya seperti ini setiap minggu. Terdapat banyak hujah yang menyokong dan menentang kesinambungan Operasi Epic Fury. Tetapi, satu perkara yang semua orang boleh bersetuju ialah ia telah menyebabkan kekacauan dalam pasaran tenaga. Keputusan Iran untuk menyekat Selat Hormuz melalui penggunaan taktik asimetri telah secara langsung mempengaruhi kenaikan harga minyak yang kami sebutkan tadi. Dan untuk beberapa minggu pertama konflik itu, Putin dan kroni-kroninya semuanya tersenyum lebar apabila wang hasil minyak mula masuk. Dalam satu laporan pada 12 Mac, The Guardian menyatakan bahawa Rusia telah berjaya memperoleh kira-kira 6 bilion euro atau 6.93 bilion dolar daripada penjualan bahan api fosil dalam tempoh 2 minggu pertama atau lebih semasa perang di Iran. Itu mewakili peningkatan sebanyak 14% berbanding tempoh yang sama pada bulan Februari, bersamaan dengan tambahan 672 juta euro atau kira-kira 776 juta dolar hasil jualan minyak, gas dan arang batu. Itu semua adalah wang tambahan yang Rusia tidak sepatutnya peroleh dan yang boleh dikenakan cukai oleh Kremlin untuk membiayai pencerobohan Putin. Menjelang akhir bulan Mac, Business Insider melaporkan bahawa minyak Rusia dijual pada harga melebihi harga global akibat kejutan bekalan yang disebabkan oleh perang Iran. Minyak Rusia yang sebelum ini didagangkan dengan diskaun $12, kini dijual dengan premium $4 berbanding minyak North Sea Dated, yang mana ini adalah kesan yang bertentangan sepenuhnya dengan apa yang sepatutnya berlaku akibat sekatan dan had harga. Bercakap tentang sekatan, Putin telah menikmati satu lagi kelebihan sejak bermulanya perang Iran. Menjelang akhir bulan Mac, AS telah melonggarkan beberapa sekatan yang telah dikenakan terhadap Rusia. Ini bukanlah penghapusan sekatan secara menyeluruh dan penting untuk diingat bahawa ia hanya bersifat sementara. Tetapi, apa yang dimaksudkan ialah kapal-kapal Rusia tertentu yang sebelum ini berada dalam senarai sekatan Amerika, termasuk kapal tangki minyak yang berlayar di bawah bendera Rusia, telah diberikan lesen am untuk menyelesaikan operasi memunggah minyak mereka. Kelonggaran ini hanya untuk kargo yang dimuatkan sebelum 12 Mac lapor RBC Ukraine dan ia sah sehingga 11 April. Tetapi walaupun dengan cekatan-cekatan ini, keputusan Amerika telah menerima reaksi bercampur-campur. Di satu pihak, mudah untuk memahami mengapa AS membuat pilihan ini kerana mereka mungkin melihat penggantungan sementara sekatan sebagai penyelesaian cepat dan mudah walaupun bukan jangka panjang untuk kejutan harga minyak yang disebabkan oleh operasi Epic Fury. Namun, beberapa pemimpin barat termasuk Chancellor Jerman Friedrich Merz dan Presiden Perancis Emmanuel Macron telah melabelkan langkah ini sebagai tidak perlu dan dalam kes Macron sama sekali tidak wajar. Malah, kelonggaran sementara untuk Rusia boleh membuka pintu kepada lebih banyak pelepasan sekatan pada masa hadapan, terutamanya jika operasi Epic Fury berkembang menjadi kempen jangka panjang. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky turut mengecam dengan menyatakan semasa pertemuan dengan Macron di Perancis, penghapusan sekatan akan menguatkan kedudukan Rusia. Pelonggaran ini sahaja oleh Amerika Syarikat boleh memberikan Rusia kira-kira $10 bilion untuk peperangan. Itu sudah pasti tidak membantu keamanan. Sekarang, sudah tentu, segala yang telah dilakukan oleh AS atas yang membantu Rusia adalah bersifat sementara. Perkara yang sama boleh dikatakan tentang sekatan Selat Hormuz dan kekacauan harga minyak yang telah dibantunya sebabkan. Presiden AS Donald Trump sendiri menyatakan pada 1 April bahawa AS sedang menyelesaikan tugas di Iran walaupun ia akan mengambil masa 2 hingga 3 minggu lagi untuk berbuat demikian. Kita perlu tunggu dan lihat sama ada itu benar atau tidak. Jika benar, maka tarikh berakhirnya kekacauan yang telah menguntungkan Rusia sudah mula kelihatan. Tetapi bagi Ukraine, sebarang keuntungan kepada Rusia adalah terlalu banyak. Daripada membiarkan Putin terlepas dengan menjana lebih banyak wang, baik melalui pelaksanaan sekatan yang lemah sebelum ini mahupun segala yang telah berlaku semasa operasi Epic Fury, Ukraine memilih pilihan kedua. Jika sekatan tradisional tidak membantu seperti yang sepatutnya, maka sekatan dari udara selama seminggu akan menyelesaikan masalah.
Dan itu membawa kita kembali kepada Ust-Luga, Primorsk dan keseluruhan nadi minyak Rusia di Laut Baltik. Selain itu, ada satu lagi perkara yang belum kami bincangkan, jadi teruskan bersama kami hingga ke akhir untuk mengetahui apa ia. Sekarang, di bahagian Baltik, kami sudah pun berkongsi banyak angka mengenai kesan segera daripada 7 hari neraka itu. Mari kita lihat pula apa yang telah dicapai oleh Ukraine melalui perspektif yang lebih luas. Menurut Majlis Atlantik, 2 pelabuhan Baltik yang dibedil Ukraine selama 7 hari itu bertanggungjawab ke atas 40% daripada keseluruhan kapasiti ekspor Rusia. Itu adalah angka yang sangat besar dan serangan Ukraine terhadap kapasiti tersebut menimbulkan banyak kebimbangan di dalam dan di luar Rusia. Penganalisis industri minyak dan gas, Boris Awenstein, telah pun melabelkan apa yang kita saksikan minggu ini sebagai ancaman paling serius terhadap ekspor minyak Rusia sejak Putin melancarkan pencerobohannya pada tahun 2022. Ancaman itu masih boleh dipertingkatkan lagi. Ukraine jelas telah mewujudkan laluan ke pelabuhan Baltik dan Rusia kini sudah lebih seminggu untuk bertindak balas terhadapnya tetapi masih belum berbuat demikian. Serangan-serangan ini juga merupakan bukti jika masih diperlukan lagi bahawa Ukraine telah membina keupayaan serangan jarak jauhnya sehingga ke tahap di mana mereka boleh menyerang sejumlah besar sasaran yang sangat penting bagi Rusia. Semua ini adalah isyarat yang perlu diberi perhatian oleh Putin kerana Ukraine yang berulang kali menyerang pelabuhan Baltik Rusia akan menyebabkan pelabuhan itu tidak dapat digunakan mungkin sepanjang tempoh perang Ukraine dengan andaian Ukraine terus menggunakan sekatan udara mereka. Mari kita tinjau semula kejayaan awal penjualan minyak yang dinikmati oleh Rusia dalam 2 minggu pertama operasi Epic Fury. Kami telah memberitahu anda sebelum ini bahawa The Guardian melaporkan Rusia memperoleh $6.93 bilion dalam 2 minggu pertama perang itu. Pelabuhan Baltik belum ditutup sepenuhnya oleh Ukraine, tetapi pelabuhan itu semakin hampir untuk ditutup sepenuhnya. Jika itu berlaku, $6.93 bilion untuk 2 minggu akan turun kepada $4.158 bilion hanya kerana Rusia kehilangan 40% kapasiti ekspornya. Mari kita masukkan angka $235 bilion yang kita sebutkan tadi, iaitu hasil minyak dan gas Rusia untuk tahun 2024. Jumlah itu turun kepada 141 bilion apabila 40% kapasiti ekspor Rusia dikeluarkan daripada operasi. Apa yang kami ingin tekankan di sini ialah sekatan dari udara Ukraine telah menunjukkan bahawa ekonomi Rusia boleh terjejas teruk dalam masa seminggu sahaja. Bayangkan, apa yang Ukraine boleh capai dengan sebulan serangan atau setahun. Pelabuhan Baltik boleh diubah menjadi zon panas yang tiada kapten kapal tangki waras ingin memasukinya. Dan itu boleh menarik keluar berbilion-bilion dolar daripada tabung perang Putin. Dan ia menjadi lebih baik untuk Ukraine. Sebentar tadi, kami beritahu anda bahawa ada satu lagi perkara yang belum kami bincangkan dalam video ini. Perkara lain itu ialah Siberia. Jika Putin fikir apa yang sedang berlaku di pelabuhan Baltik Rusia adalah satu masalah sekarang, dia akan menjadi sangat marah apabila dia sedar bahawa Ukraine telah menghubungkan segala petunjuk untuk mencipta satu kempen yang direka untuk melumpuhkan ekonomi Rusia. Media United 24 mempunyai butirannya. Seperti yang dinyatakan bahawa Ust-Luga dan Primorsk adalah sebahagian daripada rantaian bekalan minyak Siberia yang merangkumi saluran paip Druzhba dan 2 loji penapisan, Kiroshinevda Org Sintes dan Yaroslavl. Secara keseluruhan, kemudahan-kemudahan ini bertanggungjawab untuk 2.6 juta daripada 9 juta tong yang Rusia sendiri dakwa boleh dihasilkan setiap hari. Itu hampir 1/3 daripada semua ekspor minyak Rusia yang tertumpu pada 5 tapak ini. Sekarang, Ust-Luga dan Primorsk sedang diserang dengan begitu hebat sehingga mereka terpaksa ditutup. Saluran paip Druzhba telah ditutup sejak Januari yang menyebabkan masalah bekalan untuk Hungary, Slovakia dan Republik Czech serta beberapa negara Eropah yang lain. Itu 3 daripada 5 titik telah dihubungkan. Satu lagi muncul apabila anda sedar bahawa minggu neraka yang Ukraine timpakan ke atas Rusia juga termasuk serangan terhadap loji penapisan Kiroshinevda Org Sintes, kira-kira di pertengahan minggu itu. Serangan itu cukup kuat untuk menutup loji penapisan tersebut yang sekali lagi mengurangkan jumlah tong minyak yang Rusia boleh ekspor. Bagi Yaroslavl, anda mungkin boleh teka
apa yang kami akan beritahu anda. Ia juga telah diserang. Pada 28 Mac, berita melaporkan bahawa loji penapisan ini juga terbakar selepas serangan drone Ukraine. Titik demi titik telah dihubungkan. Walaupun Ustluga dan Primorsk menjadi tajuk utama dan memang patut pun, hakikat di sebalik masalah-masalah jelas itu untuk Rusia ialah Ukraine telah memusnahkan seluruh rantaian bekalan minyak Siberia. Sedikit demi sedikit, ia telah runtuh. Ini dilakukan secara terkoordinasi dan dirancang dengan begitu teliti sehingga seperti yang belum pernah kita lihat daripada Ukraine sepanjang perang ini. Zaman serangan terpencil terhadap kemudahan minyak Rusia sudah berakhir. Ukraine telah menaik taraf strateginya sekali lagi. Serangan berulang terhadap not utama dalam keseluruhan rantaian bekalan kini menjadi kebiasaan dalam operasi serangan mendalam. Dan itulah masalah besar untuk Putin. Dia sedang kehilangan aset penting yang menyokong ekonomi Rusia pada masa ekonomi itu sedang stagnan. Dan bahkan pakar pro-Kremlin mengatakan bahawa ekonomi itu sedang dipaksa bertekuk lutut. Bank Pusat Rusia, Sekolah Tinggi Ekonomi dan Pusat Analisis Makroekonomi serta ramalan jangka pendek semuanya mengeluarkan petunjuk bahawa ekonomi Rusia telah memasuki kemelesetan sejak November 2025 dan keadaan hanya akan menjadi lebih teruk selepas ini. Ukraine telah menekan Rusia ke sudut. Cabaran sekarang adalah untuk memastikan ia kekal di situ. Minggu yang paling teruk ini sepatutnya menjadi gabungan tumbukan kecil yang diikuti dengan tumbukan kuat, pukulan ke atas dan segala serangan lain yang Ukraine boleh lemparkan kepada Rusia. Dalam erti kata lain, tugas Ukraine sekarang adalah untuk memastikan rantaian bekalan Siberia terus tergendala. Penutupan sementara adalah satu perkara dan ia menunjukkan keberkesanan Sekatan Udara Ukraine. Tetapi jika Ukraine teruskan, operasi kemarahan epik akan berakhir. Infrastruktur Rusia tidak akan dapat pulih dan berbilion yang Rusia sudah hilang akibat serangan Ukraine akan menjadi puluhan bilion. Itu mungkin cukup untuk menekan Putin supaya menamatkan pencerobohannya. Dan ketika Rusia sedang cuba merawat luka yang Ukraine nampaknya bertekad untuk buka semula selepas minggu neraka itu, Ukraine semakin kuat dari hari ke hari. Perjanjian sedang dimeterai di Timur Tengah yang boleh menjamin masa depan keuangan dan ketenteraan Ukraine untuk jangka masa yang panjang. Ketika asap beracun menyesakkan Saint Petersburg, Rusia pasti tertanya-tanya, apa yang baru sahaja melandanya? Kami boleh beritahu anda, Ukraine baru sahaja menyerang sebuah pelabuhan di Sungai Neva, Rusia dengan begitu hebat sehingga Saint Petersburg menjadi tidak boleh didiami dalam sekelip mata. Perang kini telah sampai ke tanah air Rusia dan penduduk Saint Petersburg kini takut kepada Ukraine. Dan mereka memang patut takut. Masih banyak lagi drone Ukraine dan kemungkinan besar drone-drone itu akan sampai ke Saint Petersburg sekali lagi dalam masa terdekat. Saint Petersburg mungkin berkata, jangan lagi, maaf. Tetapi keinginan itu tidak akan tercapai. Ada asap di atas air di pelabuhan Ustluga yang terletak di Sungai Neva sekarang ini. Tetapi asap itu merebak jauh melampaui kawasan pelabuhan dan sungai yang mengalir keluar daripadanya. Ketika fajar menyingsing di Saint Petersburg, penduduk terjaga bukan untuk melihat cahaya matahari pertama pada hari musim bunga yang baru, tetapi selimut asap tebal yang menyesakkan memenuhi langit. Kesibukan biasa bandar itu digantikan dengan ketenangan yang menyeramkan dan penuh ketakutan apabila warga kota memandang keluar dari tingkap melihat awan hitam yang tidak dapat ditembusi cahaya matahari. Ramai yang mungkin sudah dapat meneka apa yang telah berlaku. Drone jarak jauh Ukraine telah menyerang sekali lagi. Dan kemungkinan besar, pelabuhan Ustluga yang sangat penting untuk operasi ekspor minyak Rusia adalah sasarannya. Apa yang tidak dilihat ramai ialah kebakaran yang melanda pelabuhan utama itu dan kemudahan penyimpanan minyaknya. Apa yang mereka nampak hanyalah asap dan mereka bukan satu-satunya. Di Bandar Narva, Estonia, yang terletak 25 km atau lebih kurang 15 batu dari Ustluga, asap yang naik dari pelabuhan yang rosak itu boleh dilihat. Kepulan asap besar itu tidak sampai ke Narva, syukurlah. Tetapi ia boleh dilihat dari jauh menjulang tinggi ke langit sebagai tanda bukan sahaja kejayaan serangan jarak jauh Ukraine tetapi juga kekuatannya. Estonia sudah pun mempunyai firasat bahawa sesuatu seperti ini akan berlaku. Angkatan Pertahanan Estonia malah telah mengeluarkan amaran kecemasan apabila sebuah pesawat tidak dikenali memasuki ruang udara negara itu. Kebimbangan tentang serangan Rusia ke atas negara Baltik itu bertukar menjadi kelegaan apabila drone tersebut dikenal pasti milik Ukraine. Tidak lama selepas amaran itu dikeluarkan, drone tersebut bersama beberapa yang lain telah mengenai sasaran mereka.
Ust-Luga kini sedang terbakar. Tetapi, masalah sebenar bagi Rusia ialah Ukraine tidak berhenti dengan satu serangan sahaja. Kita mulakan dengan serangan yang paling terkini. Pada 29 Mac, unit Alpha dari SBU Ukraine telah menggunakan Facebook untuk mengumumkan serangan terbarunya terhadap salah satu pelabuhan minyak yang paling penting di seluruh Rusia. Pada malam ini, drone tanpa pemandu jarak jauh dari Pusat Operasi Khas Alpha SBU berjaya menyerang infrastruktur terminal minyak pelabuhan Ust-Luga di wilayah Leningrad, Rusia, menurut catatan itu. Ia juga mengandungi sebutan samar tentang kebakaran yang direkodkan di fasiliti Ust-Luga bersama beberapa mangsa. Rusia sudah tentu cuba memperkecilkan segala-galanya. Gubernur wilayah yang mengawasi Ust-Luga, Alexander Drozdenko, hanya melaporkan bahawa terdapat kerosakan di Ust-Luga. Dia cuba meletakkan tumpuan kepada 31 drone Ukraine yang didakwanya telah ditembak jatuh oleh pertahanan udara Rusia di ruang udara Oblast Leningrad pada waktu malam. Tetapi, pada jam 7 pagi waktu tempatan, Perkhidmatan Kecemasan masih cuba memadamkan kebakaran yang disebabkan oleh Ukraine, sementara penduduk Saint Petersburg terbatuk-batuk ketika bersarapan kerana jerebu tebal yang memenuhi langit mereka. Maklumat lanjut mengenai serangan Ukraine datang daripada Sky News. Ia melaporkan bahawa drone-drone Ukraine mula-mula tiba di Saint Petersburg sekitar jam 2.30 pagi waktu tempatan dan tidak lama kemudian mereka menuju ke pelabuhan Ust-Luga. Penduduk yang masih berjaga pada waktu lewat ini dan cukup dekat untuk melihat drone-drone itu menghampiri, naik ke atas bumbung dan menjenguk keluar dari tingkap untuk merakam apa yang mereka dapat lihat. Cahaya terang tidak lama kemudian muncul di kaki langit apabila bunyi 6 letupan berasingan kedengaran. Kebakaran sekunder berlaku selepas letupan awal dengan beberapa penduduk melaporkan bahawa apa yang mereka dengar kedengaran seperti tembakan artileri. Sekurang-kurangnya 10 kenderaan udara tanpa pemandu atau UAV telah dilancarkan oleh Ukraine dan menariknya, ia mungkin bukan datang dari wilayah Ukraine. Kita akan kembali kepada perkara itu sebentar lagi. Apa yang serangan itu tinggalkan di Ust-Luga telah menjadikannya sebuah pelabuhan yang lumpuh. Menjelang jam 4 pagi, kebakaran yang disebabkan oleh drone Ukraine telah merebak lebih daripada 5,000 meter persegi atau hampir 54,000 kaki persegi. Sisa-sisa daripada drone yang berjaya ditembak jatuh oleh pertahanan udara Rusia telah berselerak sepanjang beberapa kilometer di sekeliling kawasan itu. Drone yang mengenai sasaran mereka telah menyebabkan kebakaran berbahaya yang membawa kepada pembentukan asap tebal yang kuat dan merebak sepenuhnya dipenuhi dengan bahan kimia daripada produk minyak yang dieksport oleh Rusia dari Ust-Luga. Rusia terpaksa menghentikan operasi di Ust-Luga sementara pihak berkuasanya memerangi kebakaran itu. Dan itulah perkara terakhir yang Vladimir Putin mahu lakukan. Ini adalah sebuah pelabuhan yang menurut Reuters mengendalikan kira-kira 700,000 tong minyak setiap hari. Pada tahun 2025 sahaja, ia telah menghantar 32.9 juta tan metrik produk minyak kepada pelanggan yang gembira membenarkan Rusia mengelak sekatan dengan menjual kepada mereka asalkan mereka mendapat diskaun. Ust-Luga juga merupakan kunci kepada penyagaan ekspor gas Rusia. Menurut Militani, pelabuhan yang mempunyai 18 tangki simpanan besar dan 9 dermaga untuk kapal tangki minyak seberat sehingga 150,000 tan juga terletak berhampiran dengan loji pemprosesan gas Ust-Luga yang dikendalikan oleh Gazprom. Ukraine juga telah menyerang loji itu. Pada 25 Mac, drone-drone-nya telah menyerang dengan hebat memusnahkan sebuah fasiliti yang memproses sehingga 45 bilion meter padu gas asli setiap tahun. Ini bukan serangan sekali sahaja oleh Ukraine. Penduduk Saint Petersburg dan wilayah Leningrad berasa takut kerana Ukraine menyerang Ust-Luga berulang kali. Apa yang kita lihat di sini dengan serangan seperti ini ialah minyak dan gas bernilai berjuta-juta dolar hangus begitu sahaja. Dan kita bukan sahaja masukkan secara langsung walaupun memusnahkan kemudahan penyimpanan Rusia di pelabuhan dan loji pemprosesan gasnya adalah penting. Dengan pelabuhan Ust-Luga lumpuh, Rusia tidak dapat menghantar minyaknya keluar dari rantau itu. Emas cair itu terpaksa dialihkan ke pelabuhan lain dan kelewatan tersebut bermakna berjuta-juta dolar hilang kerana para pembeli minyak Rusia menunggu minyak yang tidak kunjung tiba. Beginilah rupa kemerosotan sistematik seluruh industri akibat drone Ukraine dan Ust-Luga terdedah kepada ancaman. Kita tahu itu kerana ini bukan kali pertama Ukraine menyerang pelabuhan tersebut.
Menurut Radio Free Europe Radio Liberty, serangan terbaru ke atas pelabuhan ini adalah yang ketiga dalam hanya 1 minggu ketika Ukraine menyasarkan ekspor minyak Rusia. Masa serangan ini bukanlah satu kebetulan. Rusia telah meraih banyak wang daripada minyak dan produk bertapisnya sejak pelancaran operasi Epic Fury di Iran. Operasi itu telah menyebabkan sekatan di Selat Hormuz yang seterusnya menyebabkan harga setong minyak melonjak melebihi $100. Walaupun dengan diskaun besar yang dikenakan Rusia ke atas minyaknya yang disekat, Kremlin tetap mengaut keuntungan kerana ia boleh menjual minyaknya $20 atau $30 lebih mahal setiap tong berbanding awal tahun ini. Ukraine perlu menghentikan situasi itu dan cara terbaik yang mereka tahu ialah menyerang salah satu pelabuhan minyak terpenting Rusia dengan serangan demi serangan yang dahsyat. Ust-Luga juga bukan satu-satunya pelabuhan yang disasarkan oleh Ukraine. Satu lagi terminal minyak utama di Laut Baltik di Primorsk juga telah menjadi sasaran drone Ukraine, menyebabkan kebakaran dan penutupan seperti yang kita lihat di Ust-Luga. Ukraine sedang menghantar mesej kepada Putin di sini. Sebenarnya ada 2 mesej. Pertama, Rusia tidak akan dibenarkan meraih keuntungan daripada kekacauan harga minyak yang disebabkan oleh perang di Iran. Dan kedua, Ukraine boleh menyerang kemudahan minyak Rusia lebih jauh ke dalam Rusia daripada apa yang pernah dijangkakan oleh Putin. Kesan daripada serangan terbaru Ukraine adalah sangat besar, sukar untuk dibandingkan dengan apa-apa lagi yang pernah kita lihat dilakukan terhadap Rusia setakat ini. Tetapi, sebelum kita menyelami lebih dalam tentang perkara itu, ini adalah peringatan ringkas bahawa anda sedang menonton rancangan ketenteraan. Jika anda belum melanggan lagi, sekarang adalah masa yang paling sesuai untuk menekan butang itu supaya anda tidak terlepas sebarang video. Di Ust-Luga, Ukraine telah menyebabkan kerosakan pada 2 dermaga utama pelabuhan bersama dengan tangki dan pencawang transformer yang penting untuk memuatkan minyak Rusia ke dalam kapal tangki yang memasuki pelabuhan itu. Bercakap tentang kapal-kapal tangki itu, 6 daripadanya sedang memuatkan minyak ketika serangan Ukraine berlaku, lapor New Sky, dan semuanya terpaksa dipindahkan. Kini terdapat sekurang-kurangnya 15 kapal yang sedang berlabuh tanpa bergerak di teluk berhampiran pelabuhan itu. Mereka tidak akan masuk untuk memuatkan dalam masa terdekat. Pelabuhan Ust-Luga masih panas membara. Jika anda mahu kapal yang hangus dan anak kapal yang mati, berlayar ke Ust-Luga adalah cara paling cepat untuk mendapat kedua-duanya sekarang. Perkhidmatan kecemasan di Rusia melaporkan bahawa sekurang-kurangnya 2 pekerja pelabuhan telah cedera dalam serangan Ukraine dan 200 orang telah dipindahkan dari zon kebakaran. Leningrad berada dalam keadaan kecemasan sekarang dan tahap pencemaran yang direkodkan di St. Petersburg memberitahu rakyat Rusia bahawa perang yang dimulakan oleh pemimpin mereka boleh kembali menghantui mereka walaupun mereka tidak dihantar ke barisan hadapan. Tadi kami ada menyebut bahawa Ukraine mungkin telah mengambil pendekatan baru untuk melancarkan serangan ini. Biasanya kita lihat Ukraine lancarkan drone jarak jauhnya dari wilayahnya sendiri. Jarak antara Ukraine dan Ust-Luga adalah lebih daripada 850 km atau kira-kira 530 batu dari sempadan ke pelabuhan. Itu adalah jarak yang jauh, tetapi Ukraine mempunyai drone yang boleh menempuhnya. Jadi satu serangan dari wilayahnya sendiri memang sangat mengasabah. Namun jika New Sky tepat, ini bukanlah pendekatan yang diambil oleh Ukraine untuk serangan Ust-Luga mereka. Saluran itu mendakwa bahawa 10 hingga 12 drone jarak jauh yang digunakan oleh Ukraine untuk serangan ini telah dilancarkan bukan dari wilayahnya sendiri, tetapi dari perairan Teluk Finland. Penilaian itu adalah berdasarkan maklumat sumber terbuka yang meliputi trajektori drone yang diterbitkan oleh Flight Radar 24. Menurut penjejak itu, drone Ukraine mengambil laluan altitude rendah merentasi teluk menuju ke Ust-Luga yang membolehkan mereka mengelak pertahanan udara pelabuhan tersebut. Deep State, yang merupakan satu lagi penganalisis sumber terbuka, menambah dengan mencadangkan bahawa Ukraine melancarkan drone itu dari platform laut. Itu menimbulkan beberapa persoalan menarik. Adakah Ukraine menghantar salah satu platform lautnya sendiri ke Teluk Finland untuk melancarkan drone mereka? Kita tahu bahawa Ukraine mempunyai bot drone yang boleh melancarkan drone FPV seperti Barakuda. Namun, drone FPV tidak akan mampu menyebabkan kerosakan sebesar yang kita lihat di Ust-Luga. Ukraine mungkin telah menghantar bot peronda ke Laut Baltik untuk melancarkan drone-nya juga. Namun, ada kemungkinan lain. Adakah Ukraine bekerjasama dengan negara lain untuk melancarkan serangan ini? Berita Sky mencadangkan bahawa ia mungkin berlaku dan menyebut bahawa Ukraine perlu menggunakan perairan Finland dan Estonia untuk melancarkan serangan seperti yang diperincikan. Jika itu keadaannya, adakah Finland atau Estonia
memberikan bantuan secara langsung di sini? Adakah negara itu tahu bahawa Ukraine menghantar platform laut ke dalam perairan mereka untuk melancarkan drone? Ini semua adalah soalan yang tidak dapat dijawab walaupun tindakan pasukan pertahanan Estonia menaikkan amaran apabila mengesan drone tidak dikenali di perairannya menunjukkan bahawa Estonia tidak terlibat dalam perkara ini. Mana-mana negara lain yang membantu Ukraine akan berisiko mencetuskan peningkatan konflik yang serius dengan Rusia. Jadi, penjelasan yang paling munasabah berdasarkan data sumber terbuka yang ada ialah Ukraine menyeluduk drone-nya ke Laut Baltik dan kemudian melancarkannya dari platform laut miliknya sendiri. Apapun caranya, Putin pasti akan berang. Jika Ukraine mendapat bantuan, ia pasti datang daripada negara anggota NATO yang akan menambah lagi rasa tidak puas hati Rusia terhadap organisasi itu. Tetapi jika Ukraine berjaya melakukannya sendiri, itu bermakna mereka telah membangunkan sejenis bot yang boleh melancarkan drone jarak jauh ke Rusia. Itu satu masalah untuk Putin. Ia bermakna lebih banyak sasaran berbanding sebelum ini kini terdedah kepada drone Ukraine dan Ust-Luga menjadi contoh apa yang berlaku apabila drone-drone itu mengenai sasaran mereka. Jadi kita tahu apa yang Ukraine serang dan kita ada beberapa laporan sumber terbuka yang memberi petunjuk tentang bagaimana Ukraine melakukannya. Tetapi apakah kesan serangan Ust-Luga terhadap Rusia? Ada dua perkara yang perlu dipertimbangkan di sini. Rangkaian minyak Baltik Rusia dan kesan daripada tindakan Ukraine terhadap rakyat negara itu, terutamanya mereka di Saint Petersburg dan kawasan sekitarnya. Dari segi minyak Baltik, Kita sudah menyebut bahawa Ukraine bukan sahaja menyasarkan Ust-Luga dalam seminggu atau lebih yang lalu. Ia telah menyerang satu lagi pelabuhan minyak di Primorsk dan pada 26 Mac, berita tersebar bahawa drone Ukraine juga telah menyerang loji penapisan minyak sintesis organik petroleum Kirishi yang terletak di tenggara Saint Petersburg. Loji penapisan itu menghasilkan bahan api seperti petrol dan diesel yang dihantar oleh Rusia melalui pelabuhan Baltiknya, baik untuk membekalkan tenteranya di Ukraine maupun untuk dieksport ke negara lain. Apa yang kita lihat di sini ialah satu kempen bersepadu di seluruh wilayah Baltik Rusia yang direka untuk memusnahkan keseluruhan infrastruktur minyak di rantau itu. Ada sebab besar mengapa Ukraine menyasarkan pelabuhan-pelabuhan Baltik ini. Ia merupakan nadi utama bekalan minyak yang dimiliki Rusia pada masa ini. Serangan Ukraine ke atas Novorossiysk di Laut Hitam bersama dengan serangan ke atas aset tentera laut Rusia di rantau itu telah mengehadkan operasi pelabuhan tersebut dengan teruk. Rusia bimbang lebih banyak drone Ukraine akan menyusul selepas insiden yang menyebabkan penggantungan pemuatan minyak di pelabuhan itu pada awal Mac. Dengan pelabuhan utama Rusia di Laut Hitam telah rosak, Ukraine kini menyasarkan infrastruktur Laut Baltik yang lebih penting lagi kepada Putin. Pelabuhan Ust-Luga dan Primorsk bersama-sama mengendalikan sebahagian besar ekspor minyak Rusia, menjadikan kedua-duanya amat penting kepada keupayaan negara itu untuk menjual keluar negara. Rusia mempunyai sedikit alternatif yang berdaya maju, terutamanya untuk membekalkan pasaran Eropah. Ya, Rusia mempunyai pelabuhan di rantau Pasifik dan Arktik, tetapi yang terakhir itu bukanlah mudah untuk diakses semasa musim sejuk. Dan kedua-duanya menyimbolkan masalah kepada Rusia kerana perlu mengangkut minyak beratus-ratus, jika tidak beribu-ribu batu lebih jauh daripada biasa sebelum ia boleh dimuatkan. Pelabuhan-pelabuhan Baltik adalah penting dan telah menjadi begitu sejak Putin melancarkan pencerobohannya. Dan untuk memberi anda sedikit konteks mengapa, kita hanya perlu katakan bahawa Rusia kini memperoleh kira-kira $760 juta sehari daripada minyak dan gasnya. Sebahagiannya terima kasih kepada sekatan Iran di Selat Hormuz. mari kita buat sedikit pengiraan di sini. 40% daripada 760 juta ialah 304 juta. Itulah nilai minyak yang Rusia tidak dapat keluarkan dari negara selagi Ust-Luga dan Primorsk tidak berfungsi sepenuhnya akibat serangan drone Ukraine dan kebakaran yang mereka sebabkan. Kembangkan tempoh itu kepada seminggu untuk pembaikan yang hampir pasti satu anggaran rendah dan anda akan dapat kira-kira $2.128 bilion minyak yang tidak dapat dihantar keluar. Untuk bulan 30 hari, jumlah itu meningkat kepada $9.12 bilion. Dan jika Ukraine menyerang Ust-Luga dan Primorsk berulang kali sepanjang tahun, itu hampir $111 bilion minyak yang mana Putin perlu mencari laluan alternatif untuk membelinya. Kapasiti di pelabuhan lain di Rusia sahaja bermakna tidak semua minyak itu akan dapat dikeluarkan dari Rusia apabila pelabuhan Baltik ditutup.
Anda tidak boleh sekadar memindahkan berjuta-juta tong minyak ke pelabuhan lain dan mengharapkan tiada masalah logistik yang berlaku. Apa yang Ukraine lakukan di Ust-Luga dan tempat lain di wilayah Baltik Rusia adalah untuk menghalang Putin daripada meraih keuntungan hasil daripada operasi yang tiada kaitan dengan Rusia atau Ukraine, tetapi semuanya berkaitan dengan Iran. Kami telah katakan sebelum ini, masa serangan-serangan ini bukanlah satu kebetulan. Boris Agenstein, seorang penganalisis tenaga, turut berkata demikian, menyatakan bahawa ketelitian dan skala serangan terbaru Ukraine di wilayah Baltik telah menjadikannya ancaman paling serius terhadap ekspor minyak dan produk minyak Rusia sejak perang bermula. Sukar untuk dipertikaikan, tetapi bagi penduduk Saint Petersburg, bukan wang yang Putin tidak dapat hasilkan untuk mesin perangnya yang akan menjadi masalah. Ia adalah ketakutan yang amat sangat apabila mengetahui bahawa drone Ukraine sedang menyerang di seluruh wilayah dan drone-drone itu menyebabkan awan asap yang boleh dilihat dari lebih sedozen batu jauhnya. Awan asap itu, selain itu, menyebabkan tahap zarah halus berbahaya PM2.5 di udara menjadi 15 kali lebih tinggi daripada tahap selamat. Di tempat seperti daerah Vasiliostrovsky dan Petrogradsky, asap tebal menembusi sistem pengudaraan dan masuk ke dalam rumah penduduk yang cuba mengelak keluar rumah kerana takut menyedut udara beracun. Kesan kesihatan daripada awan asap ini mungkin kurang penting dalam konteks perang Ukraine berbanding ketakutan yang menyelubungi hati penduduk Saint Petersburg. Mereka ini adalah orang-orang yang sudah pun berdepan dengan gangguan internet berterusan oleh Putin yang kini menjadi begitu meluas sehingga menjejaskan bandar-bandar utama Rusia. Gangguan-gangguan itu adalah hasil daripada Kremlin memperkenalkan sistem senarai putih yang baru, lapor Kyiv Independent pada 22 Mac. Sistem itu hanya membenarkan akses kepada laman web pro-kerajaan, media sosial dan sumber rasmi Kremlin. Jadi, penduduk di Saint Petersburg hanya mempunyai sumber rasmi yang tidak akan memberitahu mereka apa yang berlaku di Ust-Luga dengan andaian mereka boleh mengakses internet sama sekali. Ketika awan maut yang besar menyelubungi kawasan itu, kekurangan akses kepada maklumat langsung tidak memberi ketenangan. Malah, penyokong paling tegar Putin dan dasar-dasarnya pun akan berasa sangat takut. Lagipun, ditipu itu satu hal. Tetapi bernafas dalam udara beracun ketika pelabuhan minyak Rusia terbakar dan masih percaya bahawa Putin adalah orang yang akan melindungi Rusia, itu perkara lain. Ukraine bergantung pada fakta itu. Semakin banyak ketakutan yang dapat dicetuskan dalam kalangan rakyat Rusia, semakin kuat keinginan untuk menamatkan operasi ketenteraan khas yang kononnya dijalankan oleh Putin. Ust-Luga mungkin berkaitan dengan minyak Baltik Rusia dan serangan Ukraine telah menyelesaikan perkara itu. Tetapi, kesan sebenar mungkin akan dirasai di jalan-jalan Rusia dan bukannya di kilang penapisan dan terminal minyak. Minyak sedang terbakar di rantau Baltik. Tetapi ia bukan kerana Putin akhirnya menarik picu dan memulakan perang dengan negara-negara Baltik. Tidak, Ukraine yang baru sahaja menyerang lagi. Dan sasarannya ialah sebuah pelabuhan utama Rusia di Laut Baltik yang Putin perlukan untuk memastikan aliran wang minyak terus masuk. Pelabuhan itu telah dimusnahkan dan Putin kini terpaksa berdepan dengan hakikat bahawa Rusia kehilangan sesuatu yang tidak dapat digantikan. Pada malam 23 Mac, Ukraine melancarkan lebih banyak drone terhadap Rusia. Itu sahaja, mungkin tidak kelihatan sebagai berita penting. Strategi jarak jauh Ukraine sudah lama ditetapkan. Jadi, satu lagi serangan tidak sepatutnya mengejutkan. Tetapi serangan kali ini berbeza. Sasaran Ukraine pada 23 Mac ialah Primorsk yang terletak di Oblast Leningrad dan merupakan lokasi terminal minyak Transneft, salah satu hub ekspor minyak paling penting di Persekutuan Rusia. Primorsk membolehkan Putin menghantar minyak haramnya melalui armada bayangan Rusia kepada pembeli di seluruh dunia. Dan Ukraine baru saja melancarkan sesuatu yang begitu kuat ke pelabuhan itu sehingga ia memaksa penutupan yang mungkin berlarutan selama beberapa hari jika tidak berminggu-minggu. Kita akan bincangkan senjata yang kemungkinan besar digunakan oleh Ukraine dalam serangan terbaru ini dalam beberapa minit lagi. Pertama sekali, ini adalah hasilnya. Dalam serangan terbarunya terhadap infrastruktur tenaga dan ekspor minyak Rusia, Ukraine telah menyasarkan tangki simpanan bahan api di seluruh pelabuhan yang digunakan untuk menyimpan produk minyak yang akan dihantar ke negara lain oleh Rusia. Terdapat dua cerita di sini. Apa yang Rusia kata Ukraine lakukan dan apa yang ditunjukkan oleh gambar satelit dari pelabuhan Primorsk. Sekurang-kurangnya, Rusia tidak cuba menipu untuk menafikan bahawa mereka telah diserang. Menurut saluran Telegram Astra, Gubernur wilayah Leningrad, Alexander Drozdenko,
telah melaporkan bahawa drone Ukraine memang telah menyerang sebuah tangki simpanan bahan api di Primorsk. Satu lagi, menurut Drozdenko, telah dimusnahkan oleh pertahanan udara walaupun ia masih menyebabkan beberapa kerosakan. Salah satu drone telah terhempas, merosakkan tiang talian elektrik berhampiran kampung Yemilovo di daerah Vyborg. Anggota bomba sedang memadamkan rumput kering di ladang tempat drone itu terhempas. Usaha untuk menangkis serangan masih diteruskan, kata Gubernur wilayah itu. Syabas Drozdenko, kami rasa. Anda berjaya mengelak daripada menggunakan alasan serpihan drone yang tidak masuk akal seperti yang sering digunakan oleh Rusia apabila drone Ukraine mengenai sasaran mereka, walaupun anda tidak dapat lari sepenuhnya daripada alasan itu. Sekurang-kurangnya, mendakwa sebuah drone terhempas tidak sama seperti mendakwa serpihan drone menyebabkan kebakaran besar, jadi sekurang-kurangnya itu kelebihan anda selepas ini. Tetapi, satu tangki simpanan bahan api sahaja. Encik Drozdenko, nampaknya anda terlupa bahawa gambar satelit wujud dan gambar-gambar itu mendedahkan jauh lebih banyak tentang apa yang berlaku di Primorsk daripada apa yang anda mahu dunia tahu. Gambar-gambar itu yang dikongsi oleh akaun X Euromaidan Press menunjukkan bahawa bukan hanya satu tangki yang dimusnahkan oleh Ukraine. Sekurang-kurangnya 4 telah terbakar akibat serangan Ukraine dan sementara api masih marak di Primorsk, sentiasa ada kemungkinan lebih banyak lagi yang boleh terbakar. Gambar satelit mendedahkan bahawa tangki simpanan bahan api di Primorsk disusun dalam kumpulan 2. Salah satu kumpulan itu musnah sepenuhnya, menunjukkan 2 tangki telah musnah. Dalam 2 kumpulan lain, kita dapat lihat satu tangki simpanan masing-masing sedang terbakar. Selain itu, asap dari kebakaran tersebut mengaburi pandangan terhadap kumpulan lain dalam gambar itu, yang mungkin bermaksud 5 atau 6 tangki telah musnah. Ini adalah kerugian besar bagi Rusia. Dan serangan Ukraine cukup besar sehingga memaksa pemindahan kaki tangan dan penutupan sebuah pelabuhan yang sangat penting untuk usaha Putin menggunakan armada bayangan bagi memastikan berbilion dolar wang minyak terus mengalir ke Moskow. Tetapi sebelum kita menyelami lebih dalam tentang perkara itu, kami telah memberitahu anda bahawa serangan ke atas Primorsk berbeza daripada kebanyakan serangan Ukraine yang lain kerana senjata yang digunakan oleh Ukraine. Kita boleh lihat perkara itu daripada fakta bahawa Ukraine pernah menyerang Primorsk sebelum ini. Pada September 2025, Ukraine telah melancarkan serangan drone ke pelabuhan yang sama yang diserang pada 23 Mac. Serangan itu memberi kesan. Ia adalah sebahagian daripada serangan 221 drone yang dilancarkan oleh Ukraine ke beberapa wilayah Rusia dan ia menyebabkan kebakaran berlaku pada sebuah kapal yang berlabuh di Primorsk serta di sebuah stesen pam di hub ekspor minyak itu. Namun, walaupun keputusan itu mungkin mengagumkan, ia tidak dapat dibandingkan dengan 4 tangki simpanan bahan api besar yang terbakar. Itu memberitahu kita bahawa Ukraine tidak menggunakan drone jarak jauh standard untuk serangan terbarunya di Primorsk. Ia menggunakan sesuatu yang berbeza, senjata yang digelar hybrid drone peluru berpandu dan yang telah memberikan Ukraine keupayaan bukan sahaja untuk menyerang jauh ke dalam wilayah Rusia, tetapi untuk menyerang dengan lebih kuat daripada sebelumnya. Senjata itu ialah Flamingo. Dan menurut Telegraph, hasil letupan yang jauh lebih besar yang kita lihat pada 23 Mac menunjukkan bahawa Ukraine telah menggunakan sejenis peluru berpandu terhadap Primorsk dan bukannya drone. Flamingo adalah pilihan utama dan memang mudah untuk melihat sebabnya. Flamingo adalah segala-galanya yang telah hilang dalam strategi serangan jauh Ukraine sepanjang beberapa tahun kebelakangan ini. Dengan jarak sejauh 3,000 km atau kira-kira 1,860 batu, dan kepala peledak yang membawa letupan dahsyat seberat 1,150 kg atau lebih daripada 2,530 pound. Flamingo boleh dengan mudah memberikan 10 kali ganda lebih kuasa tembakan berbanding drone jarak jauh standard. Hibrid peluru berpandu drone ini dibina di Ukraine dan ia menawarkan alternatif kepada peluru berpandu Storm Shadow dan ATACMS buatan barat yang pernah digunakan oleh Ukraine sebelum ini yang terhad dari segi jarak serta hakikat bahawa Ukraine sering perlu mendapatkan kebenaran daripada pembuat peluru berpandu sebelum melakukan serangan. Flamingo tidak menghadapi masalah seperti itu dan hakikat bahawa fasiliti yang baru sahaja diserang oleh Ukraine terletak kira-kira 1,000 km atau sekitar 621 batu dari sempadan yang dikongsi Ukraine dengan Rusia menunjukkan bahawa Ukraine mesti telah menggunakan senjata yang menggabungkan jarak jauh dengan kuasa letupan yang hebat. Flamingo menjadi pilihan utama kerana Ukraine nampaknya telah menjadikan Primorsk berwarna merah jambu sebelum membakar pelabuhan itu.
Dalam beberapa minit lagi, kami akan jelaskan mengapa Ukraine memilih Primorsk sebagai sasaran terbarunya. Tetapi sebelum itu, anda mungkin sudah cukup tahu tentang serangan jarak jauh Ukraine pada ketika ini untuk meneka bahawa Primorsk bukanlah satu-satunya sasaran yang telah diserang. Dan itulah yang berlaku pada 23 Mac juga apabila lebih banyak infrastruktur minyak Rusia terbakar akibat serangan drone Ukraine. Staf Am Angkatan Tentera Ukraine menyatakan perkara yang sama dalam satu hantaran di Telegram di mana mereka juga mengesahkan serangan Ukraine ke atas Primorsk. Loji penapisan minyak Pashnev Uferneftakim juga telah terkena serangan. Kebakaran di kawasan syarikat tersebut telah disahkan. Loji penapisan minyak Pashnev Uferneftakim merupakan komponen penting dalam rantaian bekalan bahan api Angkatan Tentera Rusia menurut laporan Staf M. Loji penapisan itu terletak di Ufa yang merupakan sebahagian daripada Republik Bashkortostan. Ia terletak kira-kira 1,400 km atau hampir 870 batu dari Ukraine. Adakah Flamingo digunakan dalam serangan ini juga? Jika ya, Staf Am tidak menyatakan apa-apa dan mereka juga tidak mendedahkan senjata apa yang digunakan untuk menyerang Primorsk. Apa yang dinyatakan oleh Staf Am ialah loji penapisan Ufa bertanggungjawab memproses antara 6 hingga 8 juta tan minyak mentah setiap tahun yang ditapis menjadi produk yang boleh digunakan termasuk bahan api dan pelincir yang kemudiannya boleh digunakan oleh tentera Rusia di dalam Ukraine. Jika anda memusnahkan loji penapisan, anda memusnahkan nadi utama mesin perang Rusia. Dan seperti yang anda akan ketahui jika anda terus bersama kami, itu bukan satu-satunya nadi hayat Rusia yang telah dikuras Ukraine dengan serangan drone terbarunya. Masih ada satu lagi serangan yang perlu diliputi. Selain itu, The Telegraph melaporkan bahawa Ukraine telah melancarkan serangan di hub ekspor Ust-Luga yang merupakan satu lagi bahagian utama infrastruktur minyak Rusia. Seperti di hub Primorsk, operasi di Ust-Luga telah digantung selepas serangan itu yang menyebabkan kebakaran di sebuah fasiliti yang dilaporkan mengendalikan sekitar 700,000 tong minyak setiap hari. Ekspor telah dimulakan semula di pelabuhan Laut Baltik itu, lapor Reuters pada 23 Mac. Namun, perkara yang sama tidak boleh dikatakan di Primorsk kerana Ukraine telah memberikan tamparan hebat bukan sahaja kepada kehadiran Rusia di Laut Baltik tetapi juga kepada armada bayangan. Itu telah menjadi kunci untuk memastikan peti simpanan Kremlin terus dipenuhi dengan wang kotor yang dicemari minyak ketika Putin meneruskan pencerobohan Ukraine sehingga memasuki tahun kelima. Apa yang baru sahaja dicapai oleh Ukraine ialah mempamerkan salah satu kelemahan terbesar walaupun mungkin dipandang rendah dalam keseluruhan jentera perang Rusia. Wilayah Baltik adalah lebih penting bagi Putin daripada apa yang dia sendiri sanggup akui dan kami akan beritahu anda sebabnya sebentar lagi. Tetapi sebelum itu, ini sekadar peringatan ringkas kepada anda bahawa anda sedang menonton rancangan ketenteraan. Masih banyak lagi kandungan seperti ini, jadi tekan butang langgan jika anda rasa ia bermanfaat. Marcha. Pertama sekali, inilah sebab mengapa Primorsk penting untuk kehadiran Rusia di Laut Baltik dan wang yang mengalir ke dalam tabung Kremlin. Seperti yang dinyatakan oleh Akhbar Euromaidan, Primorsk adalah nod utama dalam rangkaian ekspor minyak Rusia di Laut Baltik kerana ia mengendalikan kira-kira 60 juta tan minyak mentah setiap tahun. Menurut Persatuan Petroleum Bebas Amerika, 1 tan metrik minyak mentah asing, yang mana minyak Rusia sememangnya termasuk, bersamaan dengan 6.99 tong. Darabkan jumlah itu dengan 60 juta dan anda akan mendapat 419.4 juta tong minyak dihantar keluar dari Primorsk setiap tahun. Nombor itu akan menjadi penting nanti apabila kita buat beberapa kiraan lagi. Tetapi buat masa sekarang, cukup untuk tahu bahawa Ukraine baru sahaja menutup sebuah pelabuhan yang menyumbang berbilion dolar kepada tabung perang Putin, mungkin untuk beberapa hari jika tidak berminggu-minggu. Dan hakikat bahawa Ukraine menyerang tangki simpanan minyak juga adalah tindakan bijak kerana ini bermakna minyak sedang terbakar ketika Primorsk ditutup, menyebabkan Rusia kerugian lebih banyak wang. Primorsk amat penting kepada keseluruhan ketenteraan Rusia kerana ia mengendalikan penyimpanan, penapisan dan pengangkutan bahan api yang digunakan oleh tentera Putin di Ukraine. Tetapi mungkin yang lebih penting daripada itu, Primorsk adalah hub bagi armada kapal bayangan yang telah dibina oleh Putin bagi membantu Rusia mengelak sekatan yang telah dikenakan oleh sekutu Ukraine terhadap minyak Rusia selepas pencerobohan Putin. Armada itu sangat besar,
Walaupun sifat rahsianya menyukarkan untuk mendapatkan angka konkret tentang saiz sebenar dan jumlah wang yang terlibat dalam pembinaannya serta jumlah pendapatan yang dijana untuk Rusia. Menurut Sky News, terdapat sehingga 800 kapal dalam armada bayangan itu. Kebanyakannya adalah kapal tangki minyak lama yang sepatutnya sudah dikeluarkan dari perkhidmatan bertahun-tahun lalu tetapi masih digunakan walaupun sudah usang dan kurang diselenggara supaya Rusia boleh terus menjual minyaknya. Majalah Perkapalan Ukraine berkata, pada pertengahan 2025 bahawa Rusia telah membelanjakan $14 bilion untuk armada bayangannya sehingga ketika itu. Walaupun jumlah itu mungkin beberapa bilion dolar lebih tinggi sekarang kerana tiada petunjuk bahawa Rusia telah berhenti membeli kapal. Bagi pulangan pelaburan itu, Geopolitical Monitor melaporkan bahawa Rusia berjaya memperoleh kira-kira $9.4 bilion hasil tambahan daripada armada bayangannya pada tahun 2024 sahaja. Jika kita andaikan pulangan yang sama untuk tahun-tahun lain armada bayangan itu beroperasi, maka ia telah membayar balik apa yang Kremlin telah laburkan beberapa kali ganda. Sumber yang sama melaporkan bahawa armada bayangan kini menyumbang kira-kira 89% daripada ekspor minyak mentah Rusia bersama dengan 70% minyak yang dijual oleh Rusia melalui laut. Armada bayangan kini nampaknya lebih besar daripada armada rasmi kapal tangki minyak Rusia. Dan Primorsk adalah salah satu hub utama bagi keseluruhan operasi gelap ini. Setiap hari, armada bayangan tidak dapat melakukan apa yang Putin rancangkan adalah satu tamparan hebat kepadanya. Itu menurut Rivo Farah, seorang pakar ekonomi yang menerangkan betapa pentingnya Primorsk dan Ust-Luga kepada armada bayangan Rusia. Beliau menerangkan bahawa lebih daripada 60% minyak Rusia diekspor dari kedua-dua pelabuhan ini sahaja. Dan beliau menganggarkan bahawa kapal tangki yang menuju ke Primorsk mempunyai kapasiti sekitar 120,000 tan. Dengan saiz yang begitu besar, setiap kapal tangki ini boleh mengangkut antara 50 hingga 60 juta dolar minyak. Jadi, setiap hari mereka tertangguh di rantau Baltik adalah satu hari tambahan sebelum wang minyak itu sampai ke Rusia dan boleh dikenakan cukai oleh Kremlin. Itu untuk setiap kapal ya. Mungkin akan berlaku berpuluh-puluh kelewatan akibat penutupan Primorsk. Itu hanya akan memberi kesan negatif kepada Rusia ketika Putin cuba meneruskan serangan musim bunga yang bermula dengan begitu teruk di Ukraine sehingga ia telah menyebabkan Rusia mengalami jumlah korban tertinggi dalam satu hari setakat ini pada tahun 2026. Kurang wang masuk, kurang wang dibelanjakan untuk serangan itu dan lebih ramai lagi askar Rusia terkorban. Ia adalah logik yang agak mudah untuk diikuti dan di samping itu, terdapat kemungkinan bahawa serangan Primorsk oleh Ukraine boleh menimbulkan masalah terhadap perkara-perkara lain yang lebih meragukan yang didakwa dilakukan oleh armada bayangan di Laut Baltik. Apabila bilangan kapal armada bayangan yang berlayar di perairan itu meningkat, laporan mengenai kebakaran dan kerosakan pada infrastruktur komunikasi dan tenaga bawah laut di bawah ombak Baltik juga turut meningkat. Armada bayangan Rusia merupakan ancaman bukan sahaja kerana ia memastikan wang hasil minyak terus mengalir ke Rusia, tetapi juga dari segi kesan langsung terhadap keselamatan negara-negara yang berkongsi perairan Baltik yang kebanyakannya adalah ahli NATO. Dan semua ini belum lagi menyentuh bagaimana penggunaan kapal tangki usang oleh Rusia untuk menghantar minyak boleh membawa kesan alam sekitar yang buruk. Hanya sebuah kapal tangki berkapasiti 120,000 tan ini yang bocor sudah cukup untuk menyebabkan bencana ekologi di Laut Baltik. Ukraine menyerang Primorsk mungkin merupakan cara bagi negara itu untuk menjadikan salah satu pelabuhan Rusia yang paling penting di Laut Baltik terlalu berisiko untuk dikendalikan. Putin kini tahu bahawa Ukraine boleh menyerang Primorsk. Bukan itu sahaja. Ukraine juga boleh menyerang Primorsk dengan senjata yang mempunyai kuasa tembakan yang cukup untuk memusnahkan infrastruktur pelabuhan tersebut. Jika serangan-serangan itu terus berlaku, adakah Rusia akan berani terus menggunakan Primorsk sebagai hub ekspor minyaknya? Mungkin itu hanya akan menyebabkan lebih banyak minyak terbakar. Tetapi jika Rusia menarik diri, ia akan kehilangan ancaman keselamatan yang telah diciptanya di Laut Baltik melalui armada bayangan yang mungkin sama merugikan cita-cita Putin. Laut Baltik sepatutnya menjadi tempat di mana Putin boleh menunjukkan kuasa. Tetapi secara ironinya, ia kini didedahkan sebagai salah satu kelemahan terbesar Rusia.
Walaupun kita sering melihat Rusia cuba mencetuskan kekacauan di rantau Baltik melalui serangan hybrid terhadap negara seperti Estonia, Latvia dan Lithuania, sentiasa ada kaedah di sebalik kegilaan seperti ini. Kremlin mahukan kekacauan yang terkawal di rantau Baltik supaya mereka boleh menunjukkan kuasa seperti yang baru kita sebutkan. Apabila Ukraine lakukan sesuatu seperti melancarkan peluru berpandu dan drone yang kuat atau hybrid peluru berpandu drone terhadap pelabuhan utama Rusia di Laut Baltik, kawalan itu hilang dan yang tinggal hanyalah kekacauan. Putin tidak mampu untuk itu. Tindakan ketenteraan Rusia di Laut Baltik hanya ada batasnya sebelum mendapat tindak balas NATO dan setakat ini mereka masih mengikut garisan yang ditetapkan. Itulah sebabnya armada bayangan berjaya kekal begitu aktif di perairan ini. Sekarang, seperti yang sering dilakukan dalam perangnya dengan Rusia, Ukraine sedang cuba mendesak Putin membuat keputusan yang dia tidak mahu buat. Aset Rusia di Laut Baltik kini menjadi sasaran dan ini mendedahkan betapa bergantungnya Rusia kepada laluan air ini. Itulah kelemahannya dan sekali lagi, semuanya berkaitan dengan duit tunai sebenar. Termasuk armada, Rusia menjana kira-kira $100 bilion setahun daripada ekspornya yang melalui Laut Baltik dan ke negara-negara lain. Itu menurut laporan Jun 2025 oleh Ukraine World yang menambah bahawa sebanyak 100 kapal tangki bergerak melalui perairan Baltik setiap bulan membawa minyak Rusia kepada pembeli Putin. Laut Baltik begitu penting kepada Rusia sehingga hasil yang dijana melalui ekspor melalui laluan air itu sahaja menyaingi bantuan ketenteraan yang diberikan kepada Ukraine oleh negara-negara barat. Memang benar, tidak semua wang itu terus masuk ke Kremlin, tetapi ia dikenakan cukai oleh Rusia dan itu menjana berbilion-bilion dolar setiap tahun yang boleh digunakan untuk membiayai perang di Ukraine. Tadi kami ada sebut bahawa kami akan membuat beberapa pengiraan lagi berdasarkan kapasiti terminal minyak Primorsk. Angka-angka ini menunjukkan betapa pentingnya pelabuhan itu sebagai talian hayat ekonomi untuk Rusia ketika ia berperang dengan Ukraine. Sejak Amerika Syarikat melancarkan operasi Epic Fury terhadap Iran, harga satu tong minyak telah melonjak naik, seringkali mencecah dan melebihi $100 setiap tong. Itu berita yang sangat baik untuk Putin. Rusia telah bertahan dengan menawarkan minyak kotornya pada harga diskaun yang tinggi berbanding harga standard minyak mentah. Jadi harga yang lebih tinggi bermakna lebih banyak wang, walaupun selepas diskaun dikenakan. Menurut Euronews, Rusia menawarkan diskaun sekitar $25 setiap tong pada Disember 2025 yang lalu. Jika kita anggap diskaun yang sama digunakan sekarang, apabila harga minyak mencecah sekitar $100 setiap tong, itu memberi kita anggaran sekitar $75 setiap tong untuk minyak Rusia. Sekarang ingat bahawa Euromedium Press juga mengatakan bahawa Primorsk memproses kira-kira 60 juta tan minyak mentah setiap tahun yang bersamaan dengan 419.4 juta tong. Dengan mengandaikan angka diskaun yang baru kita sebutkan dan situasi di mana harga minyak tidak turun dengan ketara seperti yang mungkin berlaku jika AS melanjutkan operasi Epic Fury, itu bermakna Primorsk sahaja bertanggungjawab menyumbang lebih $31.4 bilion ke dalam ekonomi Rusia tahun ini. Situasi itu tidak boleh dibiarkan berterusan. Ukraine tahu perkara ini dan sebab itulah mereka menyerang Primorsk. Labuan ini agak sukar digantikan untuk Putin, baik dari segi unjuran kuasa di Laut Baltik mahupun jumlah wang yang dihasilkannya untuk pencerobohan tersebut. Bagi Ukraine, memusnahkan pelabuhan ini sekarang bermakna kurang wang untuk Putin pada masa akan datang. Ia juga berfungsi sebagai peringatan bahawa perang Ukraine masih lagi berlangsung dengan hebat, walaupun sebahagian besar perhatian dunia telah beralih kepada apa yang sedang dilakukan oleh AS di Iran. Apabila drone, yang kemungkinan besar adalah hybrid drone peluru berpandu Flamingo, menyerang Primorsk, Ukraine, memastikan dirinya kekal dalam agenda antarabangsa. Sementara itu, Putin hanya mampu melihat sesuatu yang tidak dapat digantikan dirampas dari Rusia. Dan Primorsk bukanlah satu-satunya perkara yang tidak dapat digantikan yang telah Putin hilang dalam beberapa hari terakhir. Lebih 1,200 km dari Ukraine, Rusia sedang melindungi sesuatu yang tidak dapat digantikan. Satu lagi, saluran utama Rusia yang telah menyalurkan wang ke dalam mesin perang Putin telah disembunyikan. Rusia menyangka saluran itu selamat. Ukraine baru saja membelahnya sehingga terbuka luas dalam satu serangan tepat yang mengubah segalanya. Ukraine baru saja memusnahkan sebuah kemudahan minyak utama. Putin hanya mampu melihat arteri itu berdarah ketika Ukraine memperkenalkannya kepada realiti baru perang yang dimulakannya. Kita menuju ke Republik Tatarstan. Terletak di pertemuan antara Sungai Kama dan Volga,
Tatarstan sepatutnya tidak pernah berada dalam perhatian Ukraine. Ia terletak di dalam persekutuan Rusia dan ia begitu jauh ke dalam sehingga drone Ukraine perlu menempuh lebih dari 1,000 kilometer atau lebih daripada 600 batu hanya untuk sampai ke sana. Republik itu sepatutnya selamat, terjamin. Tempat yang sempurna untuk Putin menempatkan beberapa fasiliti minyak terpenting Rusia kerana tiada cara Ukraine akan dapat membakar minyak itu. Anda mungkin boleh teka ke mana arah cerita ini. Putin benar-benar silap dan Ukraine baru saja membuktikannya dengan serangan dahsyat pada 23 Februari yang telah menggoncang Rusia dan seperti yang anda akan ketahui nanti, telah menyebabkan masalah besar pada saluran paip yang Rusia bergantung untuk mendapatkan wang haram daripada minyaknya. Apabila fajar menyingsing di daerah Almatyevsk, Tatarstan, penduduk daerah itu mengalami pagi yang tidak pernah mereka alami sebelum ini. Pagi itu, mereka tidak terjaga dengan tenang. Sebaliknya, bunyi siren memenuhi udara bersama bunyi hon yang terdesak dari kilang-kilang apabila satu siri letupan kuat menggoncang daerah itu. Letupan-letupan ini, walaupun menakutkan, bukanlah akibat daripada senjata yang menyasarkan orang awam Almatyevsk. Ukraine memang telah menghantar beberapa senjata jarak jauh paling berkuasa ke daerah itu, tetapi setiap satu daripadanya ditumpukan kepada satu sasaran ketenteraan sahaja, iaitu stesen pam minyak utama Kalyakino yang dimiliki oleh JSC Transneft Prikamya. Drone Ukraine telah menempuh lebih daripada 1,200 kilometer atau kira-kira 745 batu untuk sampai ke sasaran ini dan mereka menyerang satu demi satu ke atas stesen pam yang menyalurkan minyak ke saluran paip besar Druzhba yang telah digunakan oleh Rusia untuk menjana pendapatan sejak permulaan pencerobohan Putin. Apa yang diserang oleh Ukraine bukanlah fasiliti minyak biasa. Seperti yang dijelaskan oleh New Sky dalam laporannya mengenai serangan Ukraine itu, Pelikino merupakan saluran utama minyak Rusia. Ia adalah pusat pencampuran strategik dalam sektor tenaga Rusia. Di sinilah minyak dari Siberia Barat dan wilayah Ural Volga berkumpul. Bahan mentah dicampur mengikut syarat ekspor yang diperlukan dan dihantar seterusnya di bawah tekanan tinggi ke saluran paip minyak utama Druzhba dan menuju ke terminal laut. Saluran itu melaporkan mengenai apa yang Ukraine serang pada 23 Februari. Dan ia menambah lagi dengan apa yang mungkin menjadi sebab utama Ukraine memilih stesen pam ini berbanding yang lain. Hampir 1/3 daripada semua ekspor minyak Rusia melalui stesen ini. Kita akan bincangkan kerosakan keuangan yang Ukraine baru sahaja lakukan kepada Rusia dalam beberapa minit lagi. Sebelum itu, mari kita fokus kepada kerosakan yang lebih nyata yang kita lihat selepas serangan jauh terbaru Ukraine ini. Menurut UKR Inform, drone yang dihantar oleh Ukraine ke Tatarstan dikendalikan oleh Perkhidmatan Keselamatan Ukraine atau SBU dan mereka berjaya mengenai sasaran beberapa kali sepanjang operasi tersebut. Sumber SBU memberitahu UKR Inform bahawa 6 letupan telah didengari di stesen pam yang menjadi sasaran dan sekurang-kurangnya satu daripada drone Ukraine telah mengenai tangki simpanan minyak di fasiliti tersebut secara langsung. Kebakaran besar telah berlaku akibat kejadian itu dan kedua-dua gambar serta video kebakaran tersebut sudah pun sampai kepada Telegraph. Seperti biasa, saluran Rusia Asia adalah antara yang pertama memaparkan skala sebenar kerosakan yang baru sahaja dilakukan Ukraine terhadap saluran minyak tersembunyi Rusia. Ia berkongsi beberapa video yang jelas dirakam dari jarak yang sangat jauh dari lokasi serangan Ukraine. Api besar kelihatan menjulang ke langit malam dan dengan menggunakan imej yang dikenal pasti lokasinya, Astra telah dapat mengesahkan bahawa memang stesen pam Kalukino yang menerima kesan utama serangan drone Ukraine. Bingkai pertama diambil dari jarak 3.5 hingga 4 km dari OPS, manakala video kedua diambil dari jarak 5 km. Astra berkata mengenai video yang dikongsikan, yang jelas menunjukkan betapa besarnya kebakaran yang dicetuskan oleh Ukraine. Untuk kebakaran dapat dilihat dari jarak sejauh itu, ia mesti sangat besar sehingga mungkin mengambil masa beberapa hari untuk dipadamkan. Dan walaupun kebakaran telah dipadamkan, Rusia kemudian perlu berdepan dengan tugas sukar untuk melakukan pembaikan yang boleh menyebabkan stesen pam minyaknya tidak beroperasi selama berminggu-minggu, bukan berbulan-bulan. Berhadapan dengan kebakaran yang begitu besar sehingga boleh dilihat dari jauh,
Rusia melakukan apa yang selalu dilakukannya selepas serangan jarak jauh Ukraine yang berjaya, iaitu berbohong tanpa segan silu. Militannya berkongsi komen yang dibuat oleh pegawai Rusia selepas serangan itu yang berkata, sistem pertahanan udara yang bertugas telah menetralkan sebuah UAV di ruang udara daerah Almechivsky. Akibat serpihan yang jatuh di zon perindustrian, satu kebakaran setempat telah bermula. Betulkah, Rusia, kita nak guna alasan serpihan drone lagi sekali? Kebakaran yang boleh dilihat dari 5 km atau kira-kira 3 batu jauhnya itu disebabkan oleh sisa logam dan serpihan plastik. Kebetulan, sekali lagi, ia terkena tepat pada sasaran yang Ukraine mahu serang. Jika inilah pertahanan udara Rusia yang sedang beraksi, rasanya Putin akan lebih bernasib baik jika beliau mengarahkan pertahanan udaranya menembak kemudahan yang disasarkan oleh Ukraine. Sekurang-kurangnya, Rusia tidak perlu berpura-pura tentang perkara itu. Pertahanan itu langsung tidak berguna dalam menghentikan drone Ukraine. Jadi sekali lagi, serpihan drone paling tepat di dunia telah melanda. Dan apa maksudnya untuk Rusia? Seperti yang dijelaskan oleh Militani, ialah mereka telah kehilangan sebuah stesen pam yang menerima dan mencampur minyak dari beberapa wilayah berbeza yang kemudiannya disalurkan ke dalam saluran paip Druzhba. Apabila beroperasi seperti sepatutnya, stesen pam Kaliukino membekalkan minyak ke beberapa kilang penapisan utama Rusia selain menghantar minyak terus ke beberapa negara yang masih membeli dari Rusia walaupun Putin dan negaranya dibebani dengan sekatan. Anda juga boleh katakan apa yang Ukraine lakukan tadi sebagai satu isyarat tunjuk jari tengah yang ditujukan terus kepada salah satu negara yang Rusia bekalkan minyak haramnya, tetapi kita akan kembali kepada negara tersebut sebentar lagi. Militani berkata, stesen pam yang baru sahaja diserang oleh Ukraine itu boleh menerima dan mengepam sehingga 350,000 tan minyak sehari. Media itu mendakwa bahawa jumlah ini bersamaan dengan 4.2 juta tan setahun. Tetapi, kira-kira itu tidak tepat. Adakah Militani sebenarnya ingin mengatakan bahawa stesen Kalukino menerima 350,000 tan minyak sebulan yang kemudian menjadikan jumlah 4.2 juta setahun? Atau mereka telah membuat kira-kira yang salah? 350,000 tan minyak setiap hari bersamaan dengan 127.75 juta tan setahun yang lebih selari dengan lebih 100 juta tan minyak yang dikongsi oleh fellow kanan di Caspian Policy Center, Dr. Eric Rudenschultz dalam satu hantaran mengenai serangan Ukraine di LinkedIn. Angka lebih 100 juta itu nampaknya paling mungkin betul dan ini membawa kita kepada sebab-sebab mengapa Ukraine telah melancarkan serangan tertentu ini. Menyelesaikan masalah saluran paip Druzhba adalah antara sebab utama. Kami telah sebutkan sebelum ini bahawa stesen Kalikino memproses kira-kira 30% minyak mentah yang Rusia hantar ke laluan ekspor utama seperti saluran paip Druzhba. Minyak itu datang dari beberapa sumber berbeza, termasuk Tatarstan sendiri bersama Siberia Barat, Bashkortostan dan Udmurtia. Dalam erti kata lain, apa yang Ukraine baru sahaja musnahkan ialah satu not utama dalam rangkaian besar yang wujud semata-mata untuk memastikan wang terus mengalir ke Rusia. Sebelum Putin melancarkan pencerobohannya, wang itu membantu rakyat Rusia. Sekarang, ia dibelanjakan untuk pencerobohan yang membawa bencana yang dimulakan oleh pemimpin Rusia 4 tahun lalu. Saluran paip Druzhba secara keseluruhan mempunyai kapasiti 2 juta tong minyak Rusia setiap hari. Walaupun tidak jelas, sama ada saluran paip itu sentiasa mencapai kapasiti tersebut. Jika kita anggap kapasiti maksimum dicapai, ini bermakna saluran paip Druzhba mengalirkan minyak bernilai jutaan dolar untuk Rusia setiap bulan. Walaupun dengan had harga $44.10 yang telah dikenakan ke atas minyak mentah Rusia oleh Kesatuan Eropah atau EU, 2 juta tong sehari bersamaan dengan $88.2 juta. Darabkan itu dengan 365 hari dalam setahun dan anda akan mendapat hampir $32.2 bilion. Walaupun dengan diskaun besar yang Rusia terpaksa berikan ke atas minyak mentahnya akibat sekatan EU. Sudah tentu, tidak semua minyak yang mengalir melalui saluran paip Druzhba dijual kepada negara lain. Seperti yang kami sebutkan tadi, sebahagiannya dihantar ke kilang penapisan di dalam Rusia. Namun begitu, tindakan Ukraine memusnahkan stesen pam yang bertanggungjawab memproses kira-kira 30% minyak mentah yang mengalir melalui saluran paip Druzhba adalah satu kemenangan besar untuk Ukraine. Ini bermakna
Rusia kehilangan berjuta-juta jika tidak berpuluh-puluh juta dolar untuk setiap hari stesen PAM yang diserang Ukraine itu tidak dibaiki. Dan memandangkan kebakaran yang berlaku sangat besar sehingga Rusia sendiri mungkin tidak tahu sejauh mana kerosakan yang perlu dibaiki, nampaknya stesen Kalikino akan terus tidak beroperasi untuk satu tempoh yang agak lama lagi. Seperti yang dikatakan oleh Newski, apa yang Ukraine lakukan baru-baru ini telah mencetuskan kesan domino ke seluruh rangkaian logistik Transneft. Minyak tidak akan sampai ke tempat yang diperlukan oleh Rusia kerana sebuah stesen PAM utama telah musnah. Itu bermakna minyak mentah yang sepatutnya sedang dalam perjalanan terpaksa disimpan yang menyebabkan tunggakan di bahagian hulu. Tidak boleh menghantar lebih banyak minyak mentah ke kemudahan penyimpanan yang sudah penuh dengan minyak yang sepatutnya telah dihantar keluar di hujung lain saluran. Loji penapisan Rusia yang sepatutnya menghasilkan bahan api dan produk berasaskan minyak lain terpaksa berdepan dengan kelewatan. Begitu juga dengan negara-negara yang terus mengimport minyak Rusia melalui saluran paip Dresba. Dan bercakap tentang ekspor, kami ada menyebut sesuatu tentang serangan ini sebagai satu isyarat tidak hormat yang Ukraine tujukan khas kepada satu negara tertentu tadi dalam video ini. Kami akan beritahu anda negara mana yang dimaksudkan. Tetapi sebelum itu, anda sedang menonton The Military Show. Jika anda belum melanggar lagi, sekarang adalah masa yang sesuai untuk tekan butang itu. Sekarang, ada satu negara yang akan sangat marah tentang kesan domino Dresba yang baru sahaja dicipta oleh Ukraine, iaitu Hungary. Atau lebih tepat lagi, Perdana Menteri Hungary yang sering membela Putin, Viktor Orban, akan sangat marah kerana Ukraine menjejaskan sebahagian besar manfaat daripada saluran paip Dresden. Dan sebabnya ialah, Orban sudah pun marah kerana Ukraine tidak melakukan pembaikan pada bahagian rangkaian paip besar itu yang melalui wilayahnya dan masuk ke Hungary. Orban begitu marah dengan penghinaan yang kononnya berlaku ini sehingga dia cuba memaksa EU untuk melambatkan penyaluran pinjaman sebanyak 90 bilion euro atau 106 bilion dolar yang akan diberikan kepada Ukraine menggunakan aset Rusia yang dibekukan di EU. Hungary tidak membantah keputusan itu. Berdasarkan pemahaman bahawa pinjaman itu tidak akan memberi kesan kepada kewajipan keuangan, Orban berkata mengenai usahanya untuk memveto pinjaman tersebut. Seperti yang dilaporkan oleh Politico pada 23 Februari, beliau menambah bahawa perkembangan terkini telah memaksa saya untuk mempertimbangkan semula pendirian saya. Perkembangan tersebut nampaknya adalah Ukraine yang melambatkan pembaikan saluran paip Dresba di wilayahnya sendiri. Orban cuba mendakwa bahawa Ukraine secara agresif cuba menghalang Hungary daripada membeli minyak Rusia. Inilah kelainannya. Sebenarnya, Rusia yang menyebabkan kerosakan pada saluran paip Dresba di Ukraine pada mulanya. Salah satu serangan drone Rusia telah mengenai bahagian saluran paip yang membekalkan Hungary bersama dengan Slovakia yang menimbulkan persoalan kenapa Ukraine perlu membaiki apa yang Rusia rosakkan. Jika Orban begitu bimbang tentang tidak lagi mendapat minyak Rusia, mungkin dia patut mendesak Putin supaya menghentikan serangannya ke atas Ukraine. Ditambah lagi, Hungary dan Slovakia masing-masing mempunyai bekalan minyak selama kira-kira 90 hari. Jadi bukanlah Ukraine perlu tergesa-gesa membaiki saluran paip yang Rusia rosakkan pada asalnya. Namun begitu, Hungary masih cuba memveto pinjaman EU sehingga ia mendapat apa yang diinginkan. Jadi serangan terbaru Ukraine ini boleh dianggap sebagai satu isyarat tidak hormat kepada Orban. Jika Perdana Menteri Hungary mahu merungut tentang kerosakan yang dilakukan oleh Rusia, maka Ukraine boleh sahaja memburukkan lagi keadaan dengan menyekat minyak yang mengalir melalui saluran paip Dresba dari punca asalnya. Sebagai makluman, Majlis Kesatuan Eropah telah meluluskan 2 undang-undang yang menjadikan pinjaman yang EU ingin berikan kepada Ukraine sah pada 24 Februari. Jadi, ancaman veto oleh Orban mungkin tidaklah seteruk yang disangka pada awalnya. Seterusnya, Ukraine juga telah menyerang stesen PAM Kalikino kerana mereka tahu tindakan itu akan memberikan tamparan hebat kepada bajet Persekutuan Rusia. Teruskan bersama kami kerana sebelum kita sampai ke situ, ada satu lagi kesan daripada serangan ini yang mungkin kurang dihargai, iaitu aspek psikologi. Fikirkan tentang bagaimana Ukraine berjaya melaksanakan serangan ke atas Kalikino itu. Mereka terpaksa menghantar drone yang menurut Newski mungkin merupakan drone jarak jauh E-300 Enterprise yang canggih lebih 740 batu ke dalam Rusia. Menurut saluran itu, drone-drone tersebut terbang pada altitude rendah di sepanjang kawasan berhutan dan dasar sungai
dan mereka mengenai sasaran dengan begitu tepat sehingga margin kesilapan mereka tidak lebih daripada beberapa kaki sahaja. Dan drone-drone itu melakukan semua itu selepas penerbangan yang mengambil masa kira-kira 10 jam, iaitu sepanjang masa drone-drone itu terbang secara autonomi tanpa dimusnahkan oleh pertahanan udara Rusia. Kesan trauma psikologi yang ditinggalkan oleh serangan seperti ini memang sangat besar. Tempat-tempat seperti Tatarstan memang tidak sepatutnya menjadi sasaran. Secara teknikal, Putin menyangka bahawa tiada tempat di Rusia yang akan berada dalam bahaya apabila beliau melancarkan pencerobohannya. Tetapi sebuah wilayah yang jauh seperti Tatarstan sepatutnya berada di luar jangkauan Ukraine. Namun, hakikatnya tidak. Sirene yang berbunyi ketika Kalikino terbakar menjadi peringatan keras kepada rakyat Tatarstan bahawa Putin telah membawa negaranya ke dalam peperangan yang bukan sahaja kembali ke tanah air, malah menembusi lebih dalam ke dalam Rusia. Penututan sekolah dan penggantungan operasi lapangan terbang setiap kali drone Ukraine tiba adalah peringatan tambahan. Kepercayaan rakyat Rusia terhadap Putin sebagai pelindung telah hancur akibat serangan seperti ini. Dan bekas ketua perisikan Ukraine yang kini menjadi ketua pejabat Presiden Ukraine, Kirill Budanov, telah menjelaskan bahawa perkara ini akan berlaku seawal September 2024 lagi. Serangan Ukraine ke dalam Rusia, yang ketika itu baru sahaja bermula, telah mencapai satu matlamat penting. Kepercayaan rakyat Rusia bahawa mereka tinggal di negara yang selamat telah hancur, jelas Budanov sambil menambah bahawa itulah pencapaian utama semua serangan jauh ini. Walaupun tekanan psikologi mungkin bukan pencapaian utama serangan jauh Ukraine pada tahun 2026, ia cukup kuat sehingga Putin sendiri turut merasai ketakutan itu. Pada bulan Mac 2025, ketika Putin mendesak untuk gencatan senjata separa berbanding gencatan senjata penuh yang ditawarkan pada masa itu, beliau secara khusus meminta agar gencatan senjata ini meliputi serangan jarak jauh. Dalam erti kata lain, Putin takut dengan drone jarak jauh Ukraine dan bahaya yang boleh dibawa kepada rakyat Rusia. Dan akhirnya, Putinlah yang menyaksikan negaranya yang dipimpinnya mengalami kerugian keuangan akibat serangan seperti yang baru kita lihat di Tatarstan. Dengan itu, kita kembali kepada aspek kewangan. New Sky menunjukkan bahawa apa yang Ukraine lakukan baru-baru ini adalah satu tamparan kepada bajet Persekutuan Rusia di mana majoritinya datang daripada cukai ke atas pendapatan yang dijana oleh syarikat minyak dan gas Rusia melalui penjualan menggunakan saluran paip seperti Druzhba. Sebuah stesen pam utama yang terhenti bermakna kurang wang dapat dijana seperti yang telah kita bincangkan sebelum ini. Namun, kita belum sentuh bagaimana masa serangan terbaru Ukraine itu memang sangat sempurna. Seperti yang dinyatakan oleh Institut Kajian Tenaga Oxford, minyak dan gas menyumbang antara 30 hingga 50% daripada keseluruhan hasil bajet Persekutuan Rusia pada setiap tahun. Walaupun tidak sepenuhnya seperti Rusia meletakkan semua telurnya dalam satu bakul, peratusan ini sudah cukup tinggi untuk memastikan sebarang gangguan kepada sektor tenaga Rusia akan menyebabkan masalah besar. Dan kini, dengan sebahagian besar bajet Persekutuan Rusia digunakan untuk membiayai perang di Ukraine, dengan kos yang ditanggung oleh rakyat Rusia, Ukraine sedang menumpukan usaha untuk menjadikan situasi bajet Rusia seteruk mungkin. Kenapa? Rusia sudah pun menghadapi krisis bajet. Kini, ia akan menjadi lebih teruk. Seperti yang dilaporkan oleh Moscow Times pada 6 Februari, Rusia mencatatkan defisit bajet persekutuan sebanyak $22.3 bilion pada bulan Januari dengan hasil pendapatan sebanyak $30.7 bilion yang dijana oleh negara itu adalah 11.6% lebih rendah berbanding tahun sebelumnya. Pendapatan minyak dan gas khususnya telah jatuh sebanyak 50% ke paras terendah dalam tempoh 5 tahun, menandakan Januari 2026 sebagai bulan di mana Rusia memperoleh kurang daripada sektor paling bernilainya berbanding mana-mana tempoh lain sepanjang perang. Semua ini penting kerana Rusia mempunyai defisit bajet sebanyak $49.4 bilion untuk tahun 2026. Kita masih belum pun keluar dari bulan Februari dan defisit semasa sudah hampir separuh daripada jumlah itu. Jika keadaan terus berjalan seperti sekarang untuk Rusia, sasaran itu akan menjadi sejarah sebelum kita sampai ke pertengahan tahun 2026. Lebih banyak tekanan ekonomi sedang dikenakan ke atas Rusia dan Ukraine menambah beban itu dengan strategi melemahkan Rusia sedikit demi sedikit dengan terus menyasarkan minyak Rusia. Dengan serangan ke atas stesen pam, kini ditambah kepada serangan ke atas loji penapisan yang kita lihat semakin hebat sepanjang tahun 2025, Ukraine sedang menghantar mesej kepada Putin bahawa mereka boleh menyerang minyak Rusia di mana sahaja ia berada atau di mana sahaja
Rusia cuba menyembunyikannya. Permulaan kepada pengakhiran Perang Putin telah pun tiba. Dengan serangan di Tatarstan, Ukraine baru sahaja meningkatkan kempen serangan jarak jauh yang akan memaksa Rusia mengalami kerugian besar jauh sebelum tentera Putin di Ukraine dapat mengambil wilayah yang dia perlukan mereka kuasai. Dan bercakap tentang Ukraine yang berjaya melakukan serangan bersejarah di dalam Rusia, baru beberapa minggu lalu, kita bercakap tentang apa yang mesti dianggap sebagai salah satu serangan jarak jauh paling mengagumkan yang pernah dilakukan oleh Ukraine. Ukraine baru sahaja menyerang sasaran penting di Rusia. Dalam satu malam bersejarah, Ukraine telah memusnahkan sesuatu yang Putin tidak akan dapat ganti dan Presiden Rusia itu kini terguncang. Sebuah kilang utama terbakar dan itu bukan satu-satunya perkara. Ukraine melakukan segala-galanya dengan betul dalam satu malam. Radkino, Belgorod, Bryansk dan Saratov semuanya sedang terbakar dan tiada apa yang Putin boleh lakukan mengenainya. Kita mulakan dengan kampung Radkino. Terletak di wilayah Tver, Rusia. Kampung itu menempatkan sebuah kilang yang menghasilkan bahan api untuk dua peluru berpandu paling penting Rusia, KH-55 dan KH-101. Putin sangka kilang itu akan selamat. Tver terletak di antara Moskow dan St. Petersburg dan drone Ukraine perlu merentasi beratus-ratus batu untuk sampai ke sana. Dan itulah yang mereka lakukan. Menurut media United 24, pada awal pagi 7 Februari, drone Ukraine telah berlepas menuju ke Radkino. Mereka berjaya melepasi pertahanan udara Rusia yang terhad dan melakukan serangan tepat ke atas sebuah kilang yang dikatakan menghasilkan bahan api peluru berpandu yang jarang ditemui, dikenali sebagai Desilin M. Bahan api itu kini sedang terbakar bersama dengan kilang yang menghasilkannya dan Rusia tidak dapat menafikan apa yang sedang berlaku. Platform firms NASA telah merekodkan kebakaran aktif di kilang itu sejurus selepas serangan dengan penduduk setempat turut merakam rakaman kebakaran dan asap hitam tebal yang keluar dari kilang tersebut. Salah satu video ini yang dikongsi di X oleh United 24 Media menunjukkan kebakaran itu dirakam dari jarak jauh. Melalui barisan pokok, kita dapat melihat kebakaran. Kita mendengar bunyi dengungan drone yang datang dan tembakan terdesak pertahanan udara Rusia apabila mereka gagal menghentikan senjata yang dihantar Ukraine ke Radkino. Drone itu mengenai sasarannya, menyebabkan letupan besar dan kilang Radkino terbakar. Lebih banyak lagi. Rakaman yang dikongsi oleh saluran Telegram Astra menunjukkan salah satu drone Ukraine dalam perjalanan ke kilang tersebut. Saluran itu mengatakan bahawa penduduk juga melaporkan bau kimia yang keluar dari kilang yang musnah itu, menunjukkan bahawa drone Ukraine telah menyerang sesuatu yang sangat penting. Kilang eksperimen Radkino ialah sebuah perusahaan industri Rusia yang besar yang mengkhusus dalam pembangunan dan pengeluaran produk kimia. Laman web syarikat itu menyatakan bahawa kilang tersebut telah menjadi pengeluar produk kimia unik untuk industri penerbangan dan angkasa selama beberapa dekad. Kata kunci di sini ialah beberapa dekad dalam satu malam. Ukraine telah memusnahkan sesuatu yang Rusia bergantung kepadanya sekurang-kurangnya selama Putin berkuasa. Dan kita akan kembali kepada mengapa kilang ini dan apa yang dihasilkannya sangat penting nanti dalam video ini. Pertama, kami telah memberitahu anda bahawa semuanya sedang terbakar di Rusia dan kami tidak berbohong. Serangan Radkino telah menjadi tajuk utama tetapi ia hanyalah satu daripada beberapa siri serangan yang Ukraine lakukan. Pada 7 Februari di Bryansk pula, Ukraine telah menggunakan peluru berpandu Neptune dan sistem roket artileri mobiliti tinggi atau HIMARS untuk memusnahkan infrastruktur tenaga di seluruh wilayah Rusia ini, menyebabkan ramai penduduk Bryansk berada dalam kegelapan. Wilayah ini yang bersempadan dengan wilayah Sumy dan Chernihiv di Ukraine telah lama menjadi sasaran Ukraine kerana kedudukannya yang berdekatan dan kini Ukraine membuat penduduk wilayah tersebut merasai sebahagian kesakitan yang telah dialami oleh rakyat Ukraine sendiri akibat serangan berterusan Rusia terhadap grid tenaga Ukraine. Gubernur wilayah Bryansk, Alexander Pokomas, melaporkan serangan itu dengan menyatakan, Angkatan Tentera Ukraine menyerang wilayah kami menggunakan peluru berpandu jarak jauh Neptune dan sistem pelancar roket berganda HIMARS. Akibat serangan itu, bekalan elektrik telah terganggu di 7 perbandaran. Pasukan khas dan kecemasan sedang berusaha untuk memulihkan bekalan elektrik. Untuk makluman, tentera Ukraine belum mengeluarkan komen rasmi mengenai serangan itu, dengan Kyiv Independent menyatakan bahawa mereka tidak dapat mengesahkan kesahihan dakwaan Bogomas pada 7 Februari. Namun begitu, nampaknya Ukraine yang melakukannya. Rusia mempunyai sejarah panjang cuba menafikan bahawa serangan pernah berlaku
Jadi, pengesahan mengenai serangan yang berjaya adalah sesuatu yang jarang berlaku dan patut diberi perhatian. Dan ada lagi, banyak lagi. Pada malam sebelum Ukraine menyebabkan Redkino dan Bryansk terbakar, mereka juga menyasarkan Oblast Belgorod di Rusia. Satu lagi wilayah yang terletak di seberang sempadan yang dikongsi Ukraine dengan Rusia, Belgorod, telah disasarkan dengan bedilan besar-besaran yang menyebabkan kerosakan serius menurut laporan Reuters yang memetik Gubernur Belgorod, Vyacheslav Gladkov. Musuh telah mengebom bandar awam Belgorod. Semua orang tahu, kami tiada sasaran ketenteraan. Terdapat kerosakan yang serius. Saya telah keluar untuk melihat keadaan sekeliling, dakwa Gladkov semasa ucapan suram kepada rakyat Belgorod. Ini adalah kenyataan yang tidak jujur. Gladkov mendakwa Belgorod tidak bersalah sedangkan Rusia terus menghantar peluru berpandu seperti KH-101 yang akan kami bincangkan kemudian dalam video ini untuk menyerang infrastruktur tenaga Ukraine. Rusia telah menjadikan kemudahan tenaga sebagai sasaran ketenteraan. Ukraine hanya mengajar Putin apa maksud sebenar perkara itu untuk rakyatnya. Presiden Ukraine, Volodymyr Zelensky, juga telah menafikan dakwaan Gladkov mengenai serangan Ukraine terhadap infrastruktur tenaga Rusia. Apabila ditanya pada 8 Februari, sama ada Ukraine mempunyai sumber untuk menyerang infrastruktur tenaga sebelum sasaran ketenteraan semata-mata, Zelensky berkata bahawa kedua-duanya adalah perkara yang sama. Kita tidak perlu memilih sama ada untuk menyerang sasaran ketenteraan atau infrastruktur tenaga. Dia menjual tenaga itu, Putin menjual minyak. Jadi adakah itu sasaran tenaga atau sasaran ketenteraan? Sejujurnya, ia perkara yang sama. Dia menjual minyak, ambil duit itu, laburkan dalam senjata dan gunakan senjata itu untuk membunuh rakyat Ukraine. Jelas Zelensky. Kenyataan Gladkov sekurang-kurangnya memberi sedikit konteks kepada kemungkinan sebab mengapa Gubernur wilayah Bryansk juga mengesahkan serangan Ukraine di rantau ini. Rusia sedang cuba menggambarkan Ukraine sebagai negara pengganas kerana serangannya ke atas grid tenaga Rusia. Kemunafikan ini memang melampau. Seperti yang dinyatakan oleh Pusat Analisis Dasar Eropah pada bulan Disember, kesemua 15 loji jana kuasa termal Ukraine telah rosak atau musnah akibat serangan Rusia. Satu siri serangan Rusia pada 25 November sahaja telah memutuskan bekalan elektrik kepada 40,000 orang di Kiev, 21,000 di Dnipro, 20,000 di Odessa, 13,000 di Chernihiv dan lebih 8,000 di Kharkiv. Sama ada Gubernur Bryansk dan Belgorod tidak tahu apa yang negara mereka sendiri lakukan di Ukraine atau mereka tahu dan cuba menggunakan serangan Ukraine di oblast mereka untuk tujuan propaganda. Apapun, ia tidak penting. Infrastruktur tenaga di Belgorod juga sedang terbakar dan kami akan memberitahu anda betapa teruknya keadaan itu. Tetapi sebelum kita pergi lebih jauh tentang itu, anda sedang menonton rancangan ketenteraan. Jika anda belum melanggan lagi, sekarang adalah masa yang paling sesuai. Kembali ke Belgorod, menurut laporan pada 7 Februari dalam Kiev Independent, gangguan bekalan elektrik dan pemadaman kuasa telah dilaporkan di seluruh Belgorod selepas serangan Ukraine ke atas infrastruktur tenaga oblast tersebut. Dan gangguan ini bukanlah kejadian terpencil. Saluran berita itu mengatakan, ini kali ketiga dalam seminggu bandar Belgorod terjejas akibat gangguan bekalan elektrik besar-besaran. Peluru berpandu Ukraine juga telah menyerang wilayah itu pada 3 Februari dan 6 Februari kelihatan menyasarkan loji jana kuasa haba Luch yang membekalkan kira-kira 10% haba Belgorod. Apa yang kita lihat di sini ialah Ukraine membalas apa yang telah diterimanya dengan banyak. Serangan peluru berpandu Rusia ke atas kemudahan tenaga Ukraine tidak akan berhenti. Itulah sebabnya Ukraine menyasarkan Redkino. Dan kita akan kembali tidak lama lagi untuk jelaskan mengapa serangan itu penting kepada kita. Tetapi, jika Putin tidak akan berhenti menyerang infrastruktur tenaga Ukraine, maka beliau telah menjadikan jenis infrastruktur itu sebagai sasaran ketenteraan. Ukraine hanya membalas dengan cara yang sama, dan ini menyebabkan rakyat Belgorod hidup dalam kegelapan dan kesejukan melampau. Sama seperti apa yang Rusia lakukan kepada puluhan ribu rakyat Ukraine. Dan Ukraine juga menyasarkan penumpuan tentera di Belgorod seperti yang diumumkan oleh staf am tentera Ukraine pada 7 Februari. Kita tidak mempunyai maklumat lanjut selain itu, tetapi nampaknya dakwaan Gladkov bahawa semua orang tahu tiada sasaran ketenteraan di Belgorod telah terbukti salah. Pada hari yang sama dia membuat kenyataan itu, anda mungkin boleh teka apa yang akan kami katakan seterusnya. Ukraine masih belum selesai. Juga pada 7 Februari,
UKR Info melaporkan bahawa pasukan pertahanan Ukraine telah menyerang depoh minyak Balashovo yang terletak di wilayah Saratov, Rusia. Kita tidak tahu banyak lagi tentang serangan ini selain daripada fakta bahawa ia berlaku. Tetapi sebab di sebaliknya adalah ketakutan yang jelas. Semakin banyak minyak Rusia yang dapat dimusnahkan oleh Ukraine, semakin kurang minyak itu dapat ditapis menjadi produk bahan api yang digunakan oleh penjajah Rusia di Ukraine. Kenderaan berperisai dan kereta kebal Tidak boleh bergerak tanpa bahan api. Begitu juga dengan pesawat yang memerlukan bahan api penerbangan yang ditapis daripada minyak. Dan walaupun Rusia tidak berniat untuk menghantar minyak di depo ini ke barisan hadapan, Ia tetap mengalami kerugian. Minyak yang terbakar tidak boleh dijual dan ia juga tidak boleh digunakan untuk membuat bahan api untuk penduduk Saratov. Depo minyak Balashevo adalah satu lagi sasaran yang terbakar di antara beberapa yang lain, menandakan satu malam bersejarah untuk Ukraine. Kecuali ia tidak berakhir di situ kerana masih ada lagi. selain serangan di seluruh Rusia, Ukraine juga menyasarkan penjajah Rusia di dalam wilayahnya sendiri. Di Zaporizhia, satu serangan Ukraine telah memusnahkan pos kawalan drone berhampiran penempatan Rivonopelia. Ukraine juga telah memusnahkan satu lagi penumpuan tentera Rusia di Dorosnyanka yang berdekatan. Di Yalta, yang merupakan sebahagian daripada wilayah Donetsk, Ukraine telah menyerang unit pembaikan Rusia. Dan juga di Donetsk, Ukraine telah memusnahkan satu lagi pos kawalan drone di Mykolaiivka bersama dengan sistem pelancar roket berganda yang telah ditempatkan oleh Rusia di Poltavka. Di kedua-dua wilayah ini, semakin banyak askar, drone dan peralatan yang dimusnahkan oleh Ukraine, semakin kurang sengit serangan Rusia. Serangan yang kurang sengit bermakna kemarahan wilayah Rusia menjadi lebih perlahan dengan andaian mereka mampu membuat kemarahan langsung. Kami telah memberitahu anda bahawa 7 Februari adalah malam bersejarah untuk Ukraine dan kami memang maksudkannya. Rusia terbakar. Penjajah telah dimusnahkan. Dalam satu malam, Ukraine baru sahaja membuktikan betapa rapuhnya pertahanan udara Rusia sambil melancarkan serangan dengan ketepatan yang sangat tinggi yang semuanya akan melemahkan usaha perang Putin. Dan itu membawa kita kembali ke Red Kino dan serangan ke atas kemudahan pengeluaran bahan api peluru berpandu di penempatan itu. Cuba ingat kembali kepada awal video tadi. Kami beritahu anda bahawa Ukraine telah memusnahkan sebuah kilang yang telah beroperasi selama beberapa dekad dan kilang itu menghasilkan sesuatu yang Putin tidak boleh gantikan. Sesuatu itu ialah Desilin M. Komponen bahan api tenaga tinggi ini amat penting untuk operasi enjin-enjin tersebut serta beberapa jenis peluru berpandu jelajah yang digunakan oleh Rusia untuk memusnahkan bandar-bandar dan infrastruktur tenaga Ukraine sepanjang perang ini. Bahan api inilah yang membolehkan peluru berpandu Rusia bergerak sejauh lebih daripada 2,500 km atau kira-kira 1,550 batu. Yang seterusnya, membolehkan Rusia menyerang Ukraine dari jarak yang selamat. Selain itu, Desilin M juga mempunyai keistimewaan menarik, iaitu tidak membeku pada suhu di bawah kira-kira minus 50 darjah Celsius atau sekitar minus 58 darjah Fahrenheit. Ini adalah bahan api untuk cuaca sejuk untuk negara beriklim sejuk dan ia benar-benar tidak dapat digantikan bagi Rusia. Ukraine baru sahaja membakar kilang yang menghasilkan bahan api ini. Kita akan kembali kepada maksudnya dari segi peluru berpandu sebentar lagi. Namun, serangan ke atas kilang Red Kino ini sebenarnya lebih besar daripada apa yang kelihatan pada pandangan pertama. Selain menghasilkan sejenis bahan api unik yang Putin tidak boleh dapatkan di tempat lain, kilang itu juga mengeluarkan bahan strategik untuk pembuatan pesawat Rusia. Ini termasuk silikon karbida yang digunakan untuk membuat bahan komposit dan boron nitrit yang Rusia perlukan untuk melindungi enjin dalam peluru berpandu mereka dan yang lain daripada kakisan. Selain itu, kilang tersebut menghasilkan enamel tahan haba khas yang digunakan oleh Rusia dalam roket mereka. Jadi, bukan sahaja bahan api yang Putin hilang, ia juga merupakan sebuah kilang yang penting untuk setiap aspek strategi udara Rusia. Mari kita fokus semula pada aspek utama strategi itu, serangan peluru berpandu Rusia terhadap Ukraine. Seperti yang diberitahu oleh sumber SBU yang tidak dinamakan kepada UKR Inform, SBU terus melancarkan serangan sistematik ke atas kemudahan utama kompleks industri ketenteraan Rusia. Kilang yang terjejas itu adalah satu mata rantai penting dalam penciptaan peluru berpandu jelajah yang digunakan Rusia untuk menyerang Ukraine. Malah pemberhentian sementara operasi kilang itu menyukarkan pengeluaran bahan api roket dan mengurangkan keupayaan musuh untuk mengekalkan intensiti pengeboman ke atas bandar-bandar kita.
Kenyataan itu memberi bayangan siapa yang melakukan serangan ini. Tetapi, yang menjadi berita besar di sini ialah kesukaran dalam penciptaan peluru berpandu jelajah, terutamanya K-101 yang berkuasa tinggi. KH-101 telah menjadi salah satu peluru berpandu utama yang digunakan oleh Rusia dalam serangan jarak jauhnya terhadap Ukraine. Pada tahun 2024, Rusia menggunakan peluru berpandu ini untuk menyerang Omatdit, iaitu hospital kanak-kanak terbesar di Ukraine. Jadi jelas mengapa Ukraine mahu peluru berpandu ini tidak lagi digunakan. K-101 juga kerap digunakan dalam serangan peluru berpandu besar-besaran Rusia yang lain terhadap Ukraine. Menurut Pravda, hanya pada bulan Januari, Rusia telah melancarkan 158 peluru berpandu pelbagai jenis ke atas Ukraine, iaitu kira-kira 5 peluru berpandu setiap hari. Bukan semua peluru berpandu ini adalah KH-101, tetapi sebahagiannya adalah dan menghentikan pengeluarannya merupakan satu kejayaan besar untuk Ukraine. KH-101 ialah peluru berpandu yang didakwa oleh Rusia mempunyai julat ketepatan hanya 10 hingga 20 meter atau antara 32.8 hingga 65.6 kaki. Ia telah digunakan sejak tahun 2012 dan separuh pertama tahun 2024 menyaksikan Rusia membangunkan versi yang diubah suai yang membawa 2 kepala peledak menjadikannya 2 kali lebih maut dari segi impak. KH-101 boleh digunakan dengan kepala peledak konvensional dan nuklear dan ia direka untuk terbang pada altitud rendah yang menjadikannya sangat sukar untuk pertahanan udara Ukraine menembaknya jatuh. Menurut beberapa sumber, ia boleh bergerak jauh dengan jarak maksimum 4,500 km atau hampir 2,800 batu dan ia memberikan hentaman kuat kerana kepala peledaknya seberat 400 kg atau 881 pound. Dan ingat bahawa Rusia telah memodernkan versi asal KH-101, bermakna versi baharunya mempunyai 2 kali ganda kuasa. Pertahanan udara Ukraine boleh menewaskan peluru berpandu ini. Mereka telah melakukannya berkali-kali sebelum ini, tetapi kadar kejayaan Ukraine tidak akan pernah sempurna. Sebagai contoh, pada Oktober 2025, Rusia telah melancarkan 270 peluru berpandu ke Ukraine. Daripada jumlah itu, Ukraine berjaya menembak jatuh 146, iaitu kadar kejayaan sebanyak 54%. Peratusan ini berbeza setiap bulan, selalunya bergantung kepada berapa banyak peluru berpandu dan sistem pertahanan udara yang Ukraine ada. Tetapi intipatinya sentiasa sama. Ukraine lebih rela melumpuhkan peluru berpandu seperti KH-101 daripada terpaksa berdepan dengan Rusia yang melancarkannya ke wilayah mereka. Serangan ke atas kilang Redkino telah mencapai matlamat tersebut. Dan walaupun kerosakan itu hanya bersifat sementara dan kita masih belum pasti, ia tetap bermakna akan ada kelewatan dalam Rusia menghasilkan komponen bahan api yang diperlukan untuk KH-101 mereka bersama dengan beberapa peluru berpandu lain mereka. Kelewatan itu memurangkan tekanan. Tekanan yang berkurang bermakna bandar-bandar Ukraine boleh pulih dan pasukannya boleh memberi tumpuan untuk menangkis serta melawan tentera Rusia di darat. Militannya mengemukakan satu lagi poin menarik dalam penilaiannya terhadap serangan Ukraine ke atas Redkino. Bergantung kepada apa yang Ukraine serang di kilang Redkino, ia mungkin mengambil masa sehingga setahun untuk Rusia menghidupkan semula kilang itu. Mengisi bahan api satu peluru, berpandu KH-101 memerlukan kira-kira 1,5 tan desilin. Jadi, penutupan barisan pengeluaran secara langsung menjejaskan keupayaan musuh untuk menyediakan serangan besar-besaran yang baru. Adalah mustahil untuk menyambung semula sintesis dengan cepat kerana pembuatan dan pemasangan reaktor unik mengambil masa 6 hingga 12 bulan. Jelas militernya. Perlu diingat bahawa Rusia sudah pun beroperasi di bawah beban berat Sekatan Barat. Pembuatan dan pemasangan reaktor yang diperlukan untuk menghasilkan desilin M bukanlah sesuatu yang boleh dilakukan secara tiba-tiba. Reaktor itu adalah unik dan jika mereka memerlukan komponen barat untuk dibina, Rusia mungkin langsung tidak dapat membuatnya lagi. Fasiliti Redkino sudah pun tertakluk kepada sekatan UK dan AS. Jika fasiliti itu juga membina reaktor yang digunakannya sendiri dan tidak bergantung kepada pengeluar Rusia yang lain untuk membuatnya, maka reaktor yang musnah mungkin tidak akan dapat digantikan. Itu akhirnya akan bermakna K-101 disingkirkan secara kekal. Rusia juga nampaknya tidak mempunyai stok besar peluru berpandu yang bergantung kepada pengeluaran desilin M yang tersimpan. Seperti yang dilaporkan oleh New York Times pada Ogos 2024, Rusia sudah sampai ke tahap di mana mereka berada dalam keadaan bekalan peluru berpandu yang cukup untuk kegunaan semasa sahaja.
Peluru berpandu yang menyerang Ukraine selalunya hanya beberapa minggu selepas keluar dari kilang menurut laporan itu. Sebarang penghentian dalam pengeluaran akan menghentikan aliran yang juga menghentikan serangan. Kesimpulan itu dibuat berdasarkan pemeriksaan terhadap KH-101 yang menyerang hospital kanak-kanak yang kami sebutkan sebelum ini dalam video. Peluru berpandu itu dibuat pada suku kedua tahun 2024 menurut penyelidikan persenjataan konflik Damien. Pada tahun 2024, jadi itu bermakna antara 1 April dan 30 Jun 2024. Dan memandangkan serangan itu berlaku pada 8 Julai itu, bermakna peluru berpandu itu dibuat antara 8 hari hingga 12 minggu sebelum serangan tersebut. Nampaknya Ukraine baru sahaja memberikan Putin masalah logistik yang besar, khususnya SBU yang mencipta masalah-masalah tersebut. UKR Info mengatakan bahawa drone dari Pusat Operasi Khas Alpha SBU telah menyerang kilang Red Kino. Kita tidak tahu sama ada unit Alpha juga terlibat dalam banyak serangan lain yang telah kita laporkan. Namun, nampaknya munasabah untuk mengatakan bahawa SBU mungkin terlibat dalam serangan-serangan tersebut. Jika bukan dari segi melakukan serangan, mungkin dari segi menyediakan drone atau risikan yang diperlukan untuk melancarkan serangan tersebut. Sudah tentu, Rusia berpura-pura seolah-olah tiada apa yang berlaku di Red Kina. Kementerian Pertahanan Rusia hanya menyatakan bahawa pertahanan udaranya telah memusnahkan 4 drone Ukraine pada malam 7 Februari. Tetapi, rakaman video menunjukkan kebenarannya. Ukraine menggunakan sekatan dari udara versinya sendiri untuk memusnahkan sebuah kilang yang tidak dapat digantikan bagi Putin. Dan ia melakukannya pada satu malam, yang menyebabkan beberapa wilayah Rusia terbakar. Infrastruktur tenaga telah dimusnahkan, penumpuan tentera Rusia sudah tiada lagi, minyak sedang terbakar, dan jika Ukraine berjaya di Red Kino, KH-101 mungkin akan lenyap sepenuhnya tidak lama lagi. Malam bersejarah. Serangan Ukraine ini bukanlah kali pertama Ukraine memberi amaran kepada Rusia tentang apa yang akan berlaku jika Putin terus menyasarkan infrastruktur tenaga Ukraine. Pada bulan Januari, Ukraine melancarkan balasan kejam terhadap Rusia kerana penggunaan peluru berpandu hypersonik Ovechnik. Ketahui lebih lanjut tentang serangan itu dan sebab ia berlaku dalam video kami. Dan jika anda menikmati video ini, pastikan anda melanggan The Military Show untuk liputan lanjut mengenai serangan jarak jauh Ukraine yang dahsyat di dalam Rusia dan wilayah yang diduduki. Dan terima kasih seperti biasa kerana menonton.